Dekat tingkap tu aku nampak seorang perempuan dengan kain batik tutup tu. Macam cerita ni pasal cerita lama, zaman lama. Oh yes. So the moment aku nampak kat tingkap tu, aku terus sound, weh kan dah cakap jangan. Aku terberhenti sebab aku nampak muka dia flat. Alamak. So the moment aku terberhenti tu, dia kan tingkap macam ni kan. Dia macam atas skateboard. Dia macam tu. Welcome to Sembang Sebab. Meh datang dekat, buka cerita tapi berjaga-jaga. Nanti tak selesa kalau semangat tak kuat. Dibaca doa, Safwan Nazri nak dengar pagi naik bulu roma. Jom sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram, sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram. Ya guys, Assalamualaikum. Welcome to Sembang Sevam. Terima kasih banyak yang mana support episod lepas. Alhamdulillah, macam biasa episod 46 tak pernah mengecewakan. Ramai gila komen nak part 3, insyaAllah guys. InsyaAllah kalau komen tu achieve banyak tu, aku memang akan buat. Aku memang akan panggil dia lagi, cari dia lagi guys. Yang mana baru tengok podcast ni macam biasa guys, please subscribe, like, share, komen and tekan bell untuk turn on notification guys. Macam biasa guys, podcast kali ni dibawakan khas oleh Sugar Bomb. And kalau hampa tengok studio aku ni, hari tu kat episod 46 aku tak sempat share dengan apa studio aku ni. Hampa tengok tempat baru ni, kami semua ambil ID ni daripada A3 Studio kan. A3 Studio ni memang kalau hampa nak cari ID, apa nak buat rumah, apa nak buat studio, apa nak buat apa-apa konsep bilik, hampa boleh contact IG dia. Memang mantap, memang TikTok. So untuk episod kali ni, untuk guest kali ni, aku rasa sangat wow, finally dia datang ke podcast aku guys. Seorang pelakon yang sangat-sangat legend bagi aku. Sangat-sangat aku respect, sangat-sangat aku kagumi. Waktu aku first berlakon filem, aku nampak dia kat depan macam, weh, nak sembang apa ni? Nak buat macam mana ni weh? Dia punya TikTok tak mau sembang. Aku nak introduce gambar the one and only guys, Zahir Azim in the house. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bok. Yeah. Hey. Bok, terima kasih Bok. Macam tu kau intro aku. Rasa bangga. Bok main podcast aku weh. Alhamdulillah. Aku panggil hang aku Memang kita sepatutnya abang saya. Tak apa Tapi panggil. hang aku boleh sebab aku dah selesa. Kita dapat. Aku hang dah dapat. Okey boleh Kita begini. Alright Bok. Thank you so much Bok main Thank podcast you. aku. Kami kat sini rasa macam terharu lah. Sebab apa? Sebab apa kami cakap terharu? Sebab sekarang ni kalau buka drama TV je, memang kalau ada muka hang tu memang drama tu hit. Tutup TV tu. Betul. Memang kalau hang kata macam memang episod hang memang menjadi. Memang santai. Alhamdulillah. Lakonan hang, teknik Ya, hang, aura hang. Kalau aku nak bagi clarification kat sini, aku waktu aku kecil memang siapa tak tengok Gang 90s guys. Come on, 90s. Siapa tak tengok Juvana guys? Betul. Oi, Juvana. Maknanya aku dah tua lah. Sebelum adanya Kaha, sebelum adanya High Council apa semua benda-benda ni, ini orang dia guys. Dia dah makan garam dulu. Naim. Daim. Gila apa? Ui. Alhamdulillah. Masa kau tengok tu umur kau berapa? Oi. Berapa rasa macam Sekolah lagi lah. Tadika lagi rasa. Tadika. Sekolah. Aku ramai orang macam, bang saya tengok Jumana bang, masa tu saya sekolah rendah. Sekolah rendah? Umur kau berapa sekarang ni kan? Kau macam sama tinggi dengan aku je kan. Tapi baguslah dia. And kalau nak tahu itu tu sangat fenomena Bok. Masa tu lah. Sangat fenomena. Semua bukan nak jadi lantodak kan. Semua Janganlah ikut benda ni tak elok. Kita buat ni untuk pengajaran. Kan kau jadi lantodak kau kena kejap lagi kan. And aku nak share sikit dengan apa. Macam mana aku kena Bob ni. Aku dapat satu filem. Hampa tahu filem first aku Malabat Misi Berkara. Waktu tu ada Bob sekali. So hampa yang akan tengok line up Zahir Azim guys. Dan itu Bob aku tak tahu macam mana Bob. Tak tahu nak sembang dengan hang macam mana. Jadi macam Zahir Azim sekarang. Asal tu aku macam ni lah aku. Gila apa weh. Maksud dia kami tahu lakonan hang tu macam mana. Faham tak? And then aku nak kena ada satu filem walaupun kita tak ada scene bercakap sama-sama. Ini tak ada kan? Kita tak ada bercakap sama-sama. Aku dah mati betul. Okay. Tapi sebab aku berlakon dengan hang, aku rasa macam achievement lah untuk aku. Alhamdulillah. And macam mana kita tengok kalau drama Watak Falah,
Okay. watak doktor, semua menjadi. Alhamdulillah. Sekarang ni hang perasan tak? Sekarang ni zaman ni memang zaman hang. Hang sedang benda tu. Tak. Hang kena sedang benda tu. Aku tak rasa benda tu. Memang zaman ni zaman hang sekarang ni. Sebab tu sebab aku nak sangat saya lazim ni. Memang sekarang ni. Sekarang aku seram. Sekarang ni zaman hang. And bukan aku nak cakap dulu bukan zaman hang. Tapi kualiti lakonan hang ni memang kalau hang berlakon tu memang sampai. Memang terkesan. Alhamdulillah. Kalau hang perasan ni apa yang aku perasan lah. Mungkin hang tak perasan sebab hang busy shooting. Kalau klip-klip hang, kalau contoh kan, kalau Instagram pak drama sangat, kalau post apa-apa kan, kalau dekat IG ke apa kan, ada klip hang je, hang perasan tak video hang tu mesti go. Ya. Kalau hang berlakon mesti go. Aku dapat survey dah benda tu. Sebab aku tak berlakon. Dia tengok story kot rasa. Kalau story tu tengah hype, mungkin orang engagement dia tinggi lah. Tapi kalau aku post video aku tengah makan kan, tak ada orang nak tengok pun. So Bob ni bukan saja pelakon, hang streamer kat dulu. Buat as a fun lah, as hobby juga. And dia juga owner business Bobisan lah, Bobisan Supply. Bobisan Supply. So bila aku shoot dengan Bob, okay, aku cerita kat apa, bila aku shoot dengan Bob ni, aku tak expect langsung. Okay, kalau contoh hang mesti ada kan, bila lepak shooting kan, bila dah habis shooting hang lepak 10 orang 20 orang member kan, hang mesti ada satu anchor yang memang bila dia ni memang semua akan tunggu cerita dia, memang akan tunggu punchline dia. And orang tu adalah Bob. Kalau lepak ramai-ramai ke apa, orang akan fokus kat hang. Hang faham tak? Penceritaan hang, cerita hang punya punchline. Orang tak nampak benda tu. Di belakang kamera di lah. belakang kamera. Aku nak cerita kat dia benda ni di belakang kamera. Orang tak nampak. Orang nampak hang yang berlakon serius semua kan. Punya dia pun tak tahu hang ni macam mana. Betapa pecahnya hang, betapa hang ni santai gila punya orang. Dia pun tak tahu. Aku Nescafe. So aku nak kena cerita kat dia apa, bagi dia faham. Siapa ni aku seorang nampak ke memang semua orang nampak ni? Ni semua nampak kan? Tajuk semua nampak kan? Okay, semua nampak. So apa yang aku nampak hang ni, hang seorang yang sangat ceria, hang sangat yang boleh masuk dengan semua orang. Walaupun aku pelakon baru, hang layan aku sama je. Hang tak ada berasa macam aku ni hang nak layan halai balai. Hang okey je dengan semua. So, aku boleh nampak hang ni orang yang sangat ceria. Tapi di sebalik keceriaan hang tu, kami nak tahu seram. Okay, dah masuk dah bok. Okay. Sebab kat sini sembang seram. Okay, kalau aku nak sembang pasal hang punya achievement, pasal hang punya lakonan tu, hampir fokus lain lah. Sebab aku rasa tu 5 jam pun tak cukup. Nak sembang, kita nak fokus kat seram je bok. Okay. So as aku tengok hang ni seorang yang sangat ceria, hang ada cerita seram, hang ada pengalaman seram. Pernah lah. Banyak kan. So hang nak cerita kat mana dulu bok? Aku terserah kepada hang. Hang nak sembang part mana, hang nak cerita part mana dulu, aku dengar je bok. Okay, aku ada masalah satu ni yang masalah aku. Aku tak apa ke aku? Boleh ke? Boleh. Aku ni daripada aku sekolah, daripada aku kecil sampai aku besar, aku kalau nampak benda, aku tak menjustifikan itu sebagai hantu. Aku akan salahkan mata aku. Macam aku penat ni. Sebab benda tu tak pernah muncul seketul depan muka. Kecuali dia muncul macam dalam filem Pam ke macam ni confirm hantu. Dia macam CP-CP kan, benda-benda CP-CP kan. Sebab aku macam betul ke manusia ni boleh nampak hantu ke? Kan? Sebab aku dengar kadang-kadang orang cakap ni dunia yang alam yang lain. Manusia tak boleh nampak hantu. So every time aku nampak benda-benda pelik, aku akan cakap aku penat. Aku akan salahkan diri aku sendiri lah. So aku tak terus cakap semalam aku nampak hantu. Tak pernah. Okay. So benda-benda yang pelik ni banyak memang daripada aku. Lately lah bila aku dah kerja ni, kadang kita kerja shoot kat Ijuk, balik 2-3 pagi dekat highway Gatri seorang-seorang. Aku nampak lah benda-benda pelik yang daripada jauh nampak benda putih, objek macam seakan-akan macam pocong tergulik jatuh atas highway. So aku tak cakap itu pocong. Aku cakap apa benda yang pelik tu. Aku cakap aku salah, mataku salah. Aku yang penat ni. Aku penat. So bila orang tanya aku, kau pernah nampak hantu? Cakap tak pernah. Padahal aku boleh nampak lah pocong tu. Benda pelik banyak lah. Tiba-tiba macam ada benda kat sini macam mata aku ni. Betul. Sebab dia tak seketul. Dia tak pernah seketul. Salahkan mata salahkan mata aku. Okey. Sampailah bila kita shooting ni, kita banyak masuk ke kawasan-kawasan yang tak biasa masuk. Yang keras. Sebab aku pernah baca macam, kenapa artis-artis ni diorang ada kelebihan nampak hantu? Bukan, kita bukan kelebihan nampak hantu. Kita masuk tempat diorang, kita mungkinlah dia marah ke apa kan. So yang paling antara
clear yang aku nampak. Sekali tu kita shoot dekat Lenggong. Macam tu lah. Lenggong Perak. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Perak Lenggeng. Perak Lenggong. Perak Lenggong. Perak Lenggong Perak Lenggong. Lenggeng. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So kawasan kampung. Cerita pasal silat. Cerita ni semua. So aku masuk lambat seminggu cerita tu. Cerita apa tu? Cerita aku tak ingat nama cerita. Cerita pasal silat lah. So aku macam masuk kita macam dia orang dah shoot seminggu dah. Aku pun baru sampai. Okay lah, happy macam apa cerita, lama tak jumpa ni semua kan. Okay lah, shoot sehari 2 hari. Vibe dekat set masa tu okay lagi. So sampailah satu malam tu, kru yang paling senyap sekali, dia kecil kru ni. Kru yang paling senyap dekat set tu, aku tengah shoot dalam dengan satu pelakon lama ni. Aku tak ingat nama brother ni, tapi aku ingat dia. Orang dia aku ingat. Aku selalu borak pasal agama dengan dia. Dia selalu cerita pasal agama. So aku memang kalau orang borak pasal agama ni, aku suka dengar. Borak-borak kan. Tiba-tiba dengar bunyi kerbau dekat luar. Dia macam rumah kampung. Kita duduk, bunyi kerbau. Bunyi kerbau macam mana? Aku rasa lah bunyi kerbau macam tu. Sebab aku tak pernah sembang dengan kerbau. So macam tu lah. Tapi budak ni budak yang paling senyap dekat set. Kru yang paling senyap. Dia kecil. Lepas tu set kecoh. Kat. Apasal? Weh, tolong kan. Apa hal buat ni kan? Budak tu dekat luar dalam macam ni dah. Macam tu. Apasal ni? Tak tahulah, ada benda ni semua. Lagi kita pun berhenti lah shoot. Pergi semua keluar, tengok dia dah macam dah kena rasuk lah. Budak ni bukan budak paling senyap dekat set kan? Kita macam okay, panggil budak silat semua dah balik. Panggil call siapa lah. Call orang ni tak dapat ni semua. Dapat call siapa tah untuk datang set. Untuk ni lah, rawat budak ni lah. Budak ni yang macam, lepas tu masa dia kena tu, dia dah belaga dengan cameraman punya barang. Aku tak tahu, aku benda-benda macam ni aku macam dengar-dengar macam tu lah kan. So dia dah belaga, dia nak bergaduh. Benda ni lah. So dia ni kena rasuk, yang dia ni saka kot. Macam tu lah kan. So nak bergaduh duduk dia macam dah tak nampak muka kru lagi masing-masing kan. Dah nampak macam seorang bunyi apa? Seorang bunyi apa? Mungkin sapi. Aku tak tahu. Lepas tu nak gaduh. Kita orang keliling ni nak ada dalam 8-10 orang. Nak masuk tak masuk. Ni kalau kita pegang seorang ni, 5 orang tak cukup ni nak pegang ni kan. So diorang dah dekat. Tak apa, kita masuk, bismillah. Masuk pegang 5 orang di sebelah tangan macam tu je budak kecil ni. Berterabur semua orang. Tapi try juga dapat panggil, minta baca-baca sikit dekat telinga dia semua. Okay, dapat settle. Okay, so aku baru dapat tahu yang rupanya set ni dah diganggu. Seminggu aku tak ada tu, set ni dah diganggu. Cuma diorang tak layan sangat benda ni. Yelah, kita datang nak kerja, nak shoot kan. Okay, tak apa. Kita sambung shoot. Lepas tu aku ingat aku tengah dialog dengan brother ni. Tepi aku ni dinding tau. Dinding. Depan aku second assistant director, budak perempuan. Assistant director, kamera. So tengah dialog, aku ingat lagi dialog kita orang masa tu cerita pasal sahabat Nabi. Cerita pasal lama macam tu lah. Mungkin benda tu panas lah dengan cerita pasal Nabi. Dinding aku ni sebelah ni, tiba-tiba Safwan, aku rasa macam duduk sebelah unggun api. Panas. Demi Allah aku rasa panas. Tapi aku dia tengah take, asal panas bahang gila ni. Dalam 2 saat aku rasa, the moment aku rasa itu, budak perempuan depan aku ni menjerit. Wah, macam tu. No, dah kena. Macam okay, stop, cut. Budak ni dah kena pula, budak perempuan ni. Tolong, okay, jom kita kena keluar pada rumah ni. Kita tak boleh, benda ni tak bagi. So keluar, angkat equipment ni semua. Masa tengah keluar tu ada budak kru seorang dah Pegang apa box aku ni, pegang ambil cepat, dia dah masuk tangan aku. Aku macam alamak, dia ni pula kena kan. Apa pasal ramai sangat orang kena rasuk kat set ni kan. Aku macam, aku bila macam ni, aku akan cepat-cepat belah. Nah, korang settle lah kan. Aku datang sini, aku nak shoot. Kalau korang nak main kena rasuk kat sini, aku tak nak terlibat lah. Baik aku balik hotel, tidur kan. Besok aku nak sambung scene. Lepas tu kena keluar. So macam mana ni sekarang ni? Okay lah, kita berhentilah. Kenapa sekarang pun nak berhenti? Tadi masa budak tu kena rasuk, kenapa korang tak nak berhenti syuting? Takkan dah 2 orang kena rasuk baru korang nak berhenti? So kita rap. Okay, rap. Balik. So aku tak tahu lah apa jadi dekat set tu. Yang
Apple box dah goyang-goyang tu semua aku macam lantak lah. Kau settle lah kan, bukan kerja aku kan. Yang khabar-khabar tu semua malam ambil pot lah. Aku ada kat situ lah, tapi aku tolong lah pegang semua kan. Dia cakap boleh settle tak ni, boleh tak? InsyaAllah boleh. Okey lah kalau macam tu. Saya tak ada kepakaran nak merawat orang kan. Kalau aku takut kalau aku rawat budak ni daripada kebau kan jadi seladang pula nanti kan. Makin teruk. So aku risau itu. So okey lah. Besoknya datang set, dapat arahan. Okey, kita dah tak boleh masuk rumah ni lagi dah. So benda rumah ni dah tak bagilah. So macam kita akan mock up interior, kita akan shoot tempat lain. Luar rumah pasal dah konti. Dah seminggu lebih, nak kat 2 minggu shoot. Rumah tu dah konti lah, takkan kau nak pergi reshoot balik kan. So luar kita akan shoot kat kawasan rumah ni, dalam kita akan pergi cari tempat lain. So petang tu kita nak shoot luar. So arahan daripada semua satu set, jangan ada siapa-siapa masuk dalam rumah ni lagi dah. Kalau nak masuk tolong inform, mungkin nak ambil barang prop tertinggal ke apa semua, inform lah. Nanti nak kena panggil ni lah, pengawasan lah, ada pengawasan lah. So aku pun dengar, okay, so sebelum kita mulakan penggambaran kita ni, Wak Rozaidi dia baca doa. So rumah tu kat belakang aku, rumah kat belakang aku, Wak di depan aku, dan semua kru semua tengah menghadap rumah lah. Pasal kamera angle macam ni kan. Aku Kak Baby. So bila Wak Di baca doa, ada part dia baca dalam bahasa Melayu. So bila doa bahasa Melayu, kita faham. Kita faham. Bila aku faham doa tu, aku menghayatilah doa tu. Aku dengar lah, ya Allah, lindungilah kami memohon padamu, kami nak datang sini nak bekerja. So, aku mendengar doa tu dan aku feel lah kan. Aku into doa tu lah kan. Kita nak minta ke Allah, kita kena faham dulu lah kan. So dah masa tengah doa tu aku dengar bunyi kelukong macam tu lah, sikit-sikit je. Dah habis doa tu semua diam. Okay, amin. Okay, jom kita shoot. Semua diam macam, apa kau ni? Okay, tak apa, kita shoot je. Kita shoot je. Cakap, kenapa? Bob, kau tak dengar ke Bob? Masa Wak dia baca doa tadi, berlambung-lambung bumbung kat belakang rumah ni. Macam kerang macam tu kan. Cakap, aku tak dengar. Aku tengah dengar doa. Sebab aku dengan Kak Bibi dua-dua tak dengar. Yang lain semua dengar. Satu set dengar, aku dengan Kak Bibi tak dengar. Aku tanya, akak dengar? Akak tak dengar, Bob. Akak tengah dengar doa. Samalah saya Kak. Saya pun tengah dengar doa tu. Pasal aku faham doa tu. Rupanya bumbung dah bergegar-gegar macam tu lah. Agak tak tahu dia marah ke apa semua kan. Aku macam benda macam ni aku cakap, alamak, betul ke weh? Ya. Betul ke tak betul ni? Korang ni jangan buat cerita lah. Aku macam malas. Aku nak shooting je. Dah lah cerita silat. Aku nak kena hafal step silat. Benda ni macam aku tak ada space dalam otak aku untuk menghadap benda-benda ni. Yes. Okay. So macam okay, tak apa kita shoot. Pump azan. Okay, berhenti jap, azan asar aku pun pusing lah. Pusing belakang rumah tu. Dekat tingkap tu aku nampak seorang perempuan dengan kain batik tutup tu, macam cerita ni pasal cerita lama, zaman lama. So kita orang punya wardrobe zaman lama. Yes. Kain batik macam tu. Aku punya baju pun baju macam tu kan. So kain batik dia, aku perasan kain batik dia jenis rusuh. So the moment aku nampak kat tingkap tu, aku terus sound. Weh, kan dah cakap jangan. Aku terberhenti sebab aku nampak muka dia flat. Aku terberhenti weh. Sebab aku yang budak ekstra. Aku cakap, apa yang kau degil sangat ni? Orang cakap jangan masuk rumah ni. Aku sound. Kita tak ada niat apa-apa Safwan. Sebab kita nak menjaga supaya jangan buat kacau lagi lah kan. Kita nak shoot, kita nak balik kan. So aku marah. Siapa ya? Kan dah kata jangan Alamak. Aku diam. Sebab aku terperasan daripada celah-celah kain batik tu, muka dia flat. Lepas tu baru aku register kain batik dia usang, buruk. So the moment aku terberhenti tu, dia kan tingkap macam ni kan. Dia macam atas skateboard. Dia macam tu. Dia atas skateboard. Dia atas skateboard. Dia smooth. Macam tu. Aku macam belakang. Orang tu tengah sibuk. Takkan aku seorang nampak. Janganlah, aku kena cari geng ni kan, supaya benda aku nampak ni betul ni. Sebab dia memang, aku nampak orang. Aku tak cakap itu hantu, aku nampak orang. Sebab dia seketul. Dia sangat jelas. So aku macam, takkan aku seorang ni kan. So aku nampak cameraman. Cameraman tengah pandang aku. Bob. Macam tu. Okay. Aku macam tu lah. Okay, tak apalah. Okay, tak apa. Aku macam, siut lah. Aku dah malas nak layan benda-benda macam ni kan.
ternampak pula. Lepas tu aku pergi tegur pula. Memang scary je muka flat tu. Tapi dia tak clear sangat. Dia macam kain batik. Kau nampak sikit lah ruang. Dan kau tahulah, mata dia tak ada, hidung dia tak ada, mulut dia tak ada. Kau nampak? Tapi sebab benda tu macam split second je, kau boleh register cepat tau. Sebab tu aku terberhenti. So aku macam bila pandang cameraman macam Bob macam tu. Aku macam takkanlah benda ni asal kot. Dan takkan aku yang nampak. Aku bukannya ada ilmu ke, bukannya hijab aku terbuka ke apa kan. Tapi sebab aku sound. Yes. Okay lah. So malam tu maghrib tu kita break maghrib, break dinner apa semua. Cameraman panggil aku, Bob sekejap. Yang kau nampak petang tadi tu, corak kain batik dia sama tak dengan budak ekstra tu? Dia tunjuk satu budak ekstra ni. Aku tengok, lebih kurang lah, sama lah. Okay lah. Rupanya dia pun nampak. Cameraman pun nampak. Kita borak dia, weh apa cerita ni kan? Aku masuk lambat set ni kan. Korang ni dah kena kacau ke apa ni semua? Sebenarnya ya Bob. Memang rumah tu diorang tak bagi masuk. Rumah tu dah ditinggal berpuluh tahun dah. So masa budak dah prok masuk rumah ni, lalang tinggi bahu. Tu dia. Maknanya lama dah rumah ni kena tinggal. So diorang masuk, diorang tebas ni semua, dan kita shoot. Dia cakap memang ada je antara kita ni yang masa kita shoot, dia nampak nenek ni bawah rumah tengah jalan. Macam dia tak bagilah shoot rumah ni kan. So macam okay lah, apa-apalah. Aku tengok budak ekstra tu macam corak dia sama dengan ni. Dan bukan aku seorang nampak. Tanya nak budak ekstra tu ada masuk dalam rumah tak? Nanti dia yang masuk dalam rumah. Tak apalah. Bukan? Bukan, aku rasa bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Budak ekstra tu ada mata. Aku nampak ni tak ada mata. Ini flat weh. Itu satu antara benda yang macam, ya Allah, kenapalah aku tak nampak macam dulu. Dulu kan aku salahkan mata aku kan. So aku tenang. Macam bila aku nampak makin real pula benda ni kan. Itu satu case lah yang aku nampak. Lepas tu malam-malam tu hang boleh tidur dengan tenang. Boleh, aku boleh. Hang jenis berani ke jenis menakut? Aku bukan nak kata aku berani, tapi aku macam selagi benda tu tak muncul depan muka macam tu, aku tak suka terkejut tu je. Sebab nak tak nak aku kena percaya benda ni wujud. Pasal dalam Quran kata memang wujud. Kan Allah kata tak aku jadikan jin dan manusia selain untuk bersujud padaku. Maknanya adalah jin ni, Allah yang kata kan. Kan, so aku kena percayalah benda ni wujud kan. Sebelum ni aku macam tak adalah. Sebab hang memang tak ada kebakaran untuk berubat apa semua. Aku? Sebab kalau dekat set pun kita tengok hang ni macam mana. Tak, aku hang ni tak ada. Islamik juga Tak. Tapi berubat semua tak pernah. Tak ada. Kalau orang kena asuk aku boleh dulu. Kau settle lah, aku nak balik. Macam tu. Faham. Okay, itu satu cerita lah dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okay. Ada lagi kat tempat lain? Lepas tu aku tak ingat masa tu yang shoot dulu. Lepas tu yang aku ingat the next one yang aku nampak ni, masa tu kita tengah shoot cerita seram. Cerita ni macam cerita hantu. Cerita pasal satu kaum ni punya budaya ni, dia simpan orang yang dah meninggal macam tu lah. Lebih kurang macam ni lah. Orang yang dah meninggal dia simpan dalam satu bekas untuk dihidupkan semula macam tu, menggunakan namanya benda-benda ni lah. So ini filem filem tu lah. So kita shoot seminggu. Kita shoot dekat Pulau Keri, satu rumah banglo yang lama. Mula-mula macam biasa. Kita pergi set biasa je Safuan. Seram ke, komedi ke, memang kita datang nak kerja. So shoot. Adalah scene-scene hantu ni semua. First, antara benda pertama yang dia kacau, kamera. Kita itu macam kita kena reshoot cakap asal lah. Kita punya footage semalam semua noise. Macam kenapa noise? Semalam semua scene siang apa? Tak tahu lah ni cuba tengok Bob. Memang scene siang banyak noise. Macam okey lah, kita tak ada apa lagi lah. Takkan nak benda tu pandai pula main kamera kan. Aku akan counter main aku macam ni kan. Okay, so kamera kacau. Ada beberapa kejadian lah yang jadi dia first day lain, second day lain. Director punya cermin kereta the next day, director punya kereta windscreen dia pecah. So setiap hari mesti ada tragedi dekat set.
Dan semua orang okey lagi. Karakter punya kereta pecah ni kan. Cek tak ada kesan orang baling batu ke apa semua. So kita akan cakap mungkin temperature kereta tu dengan temperature luar tak sama, mungkin dia pecah. So macam tu lah, kita akan counter macam tu lah. Tak ada apa, relax kan. Positif lah ni. Positif lah. Sebab kau malas nak layan. Kau tak rasa aku nak letak aku ada space untuk melayan benda-benda macam ni kan. So sampailah hari ke berapa tu ada hujung-hujung ni kan. Dan kita kalau dekat set, kalau ada benda jadi, tiba-tiba macam kita boleh rasa vibe dekat set tu macam, weh semalam apa cerita? Ada orang nampak ke ni kan. Okay, vibe dekat set dah tak best lah ni. Kan orang ni dah bercerita, aku tak nak tahu pun cerita kau. Cakap, Bok, kau tahu macam makeup artist semalam ni? Takkan aku lantak dia lah. Biar dia lah. So tapi kita dah boleh rasa set, vibe dekat set tu dah seram. Okay. Sampai satu time tu aku tidur waktu asar, aku tertidur, aku penat sangat, aku tertidur dekat ruang tamu macam ni lah, ni sofa dia, ni pintu. Aku tertidur dan terlajak maghrib. Aku tak ada scene. Pasal diorang kejut aku, Bang bangun bang, dah maghrib. Abang nak maghrib dulu ke nak tukar baju dulu? Cakap aku nak maghrib dulu. Okey lah, masa aku bangun tu, aku nampak budak perempuan yang di make upkan untuk menjadi hantu dalam filem ni dekat depan aku. Ada makeup artist tengah touch up dia, wardrobe tengah betulkan dia. Aku bangun tidur, Astaghfirullahalazim, engkau boleh tak touch up tempat lain? Terkejut aku kan. Macam sorry kan, tak pasal abang tidur kat sini. Itulah, terkejut bangun tidur nampak muka kau ni kan. Memang dia tengah kostum seram. Okey lah abang tukar baju bang. Saya nak naik atas sekejap, saya nak maghrib, saya tukar baju kat atas lah. Okey. So aku jalan masuk rumah tu, aku memang dalam rumah. Aku pusing nak pergi ke tangga tu. Ada satu budak teknikal tengah duduk kat tangga. Tengah duduk, muka dia tengah macam dia macam minta tolong kat aku. Belakang budak tu, perempuan tadi yang make up hantu dengan awak panjang baju putih tu, dekat belakang dia tengah berdiri tegak macam tu. Aku nampak kejap, Allah! Aku pandang tempat lain. Tapi aku perasan juga muka teknikal tu macam tengah nak minta tolong kat aku. Aku macam, tangga tu memang dia macam terperuk dalam rumah tu, dia one corner. Nak pergi naik atas, kau kena pergi kat tangga tu. Yes. Dan benda tu berdiri tegak kat belakang budak teknikal ni. Gila. Aku terus macam, maghrib ni aku nak counter apa ni? Aku nak cakap apa ni? Yang mata aku salah ke? Mungkinlah kot sebab aku mamai kan. Aku mamai ni. Aku kan tertidur tadi. Padam muka kau. Siapa suruh tidur maghrib lagi? Macam lepas tu aku dengar, Bob, kenapa Bob? Tak ada apa. Okey. Aku tengok balik kat tangga tu. Okey, budak teknikal tu pun dah jalan pergi. So aku naik atas, aku tukar baju, aku maghrib, aku turun balik tu semua. Aku jumpa budak tu. Dia tanya aku, Bob, yang kau Allahu Akbar tadi tu kenapa? Tak ada apa, saja je kan, maghrib kan, lah kita nak solat dan semua kan. Dia belakang aku, Bob. Aku diam. Kenapa? Cakap lah, Bob. Dia belakang aku ke masa tu? Tak asal. Sebab aku tengah duduk kat tangga, aku nak naik atas, aku pusing belakang dia macam ni lah, belakang aku. Bila aku pusing depan balik, kau tengah pandang aku. Macam tu kau. Maknanya kita dua nampak lah. Kan? Yelah, tu aku nak tanya kau nampak ke? Aku nampak belakang kau. So maknanya bukanlah salah mata aku ni, pasal dua orang nampak. Aku cakap, alamak, kenapa kau pun nampak? Kalau aku seorang nampak, aku akan cakap mata aku salah. Faham tak? Kenapa kau pergi join aku? Mamat tu, budak tu, dia tengah duduk macam ni. Dia lagi scary. POV dia belakang lagi scary. Dia siut. POV dia belakang dia bang. Dia nak bangun, dia nak naik atas. Nah, atas kepala. No. Dia pusing belakang, aku tengah tengok dia. Aku cakap tak boleh jadi ni. Ini dua orang nampak. Maknanya bukan aku salah. Dan benda tu seketul. Kata, ya Allah, dalam hidup aku tak pernah nampak seketul macam ni weh. Kenapa lah kau muncul macam ni? Kenapa pula? Okay, tak apa, relax lah. Kita shoot je lah. So cerita dia memang seram lah. Cerita filem ni, story dia memang seram. Pasal dia melibatkan budaya kaum apa benda semua. So hari ke berapa kita ada rigging lah dekat atas. Kita kena rigging. So budak stand ni akan naik ke loteng, ke ceiling tu. Dia akan pasang rigging untuk tarik pelakon naik atas macam hantu macam tu kan, terbang macam tu. So ada hari ke berapa dah macam tu, budak stand turun, jumpa aku, kita borak. Weh Bob,
Kita orang tadi kat atas, kat loteng. Cakap asal masa korang punya scene tu kita punya walkie bunyi shoot. Shoot bunyi apa? Bunyi macam bunyi Thailand. Orang cakap Thailand. Kong kelap ni lah kau biar betul. Cakap iya Bob. Kau tanyalah budak-budak ni. Walkie kita nak budak sana walkie diorang sendiri. Bunyi Thailand. Cakap janganlah. Kita ni dah ada macam-macam masalah ni kat set ni kan. Kau jangan tambah-tambah. And masa tu masa walkie diorang bunyi pukul 12 malam. Betul macam kau buat cerita lah dah tu lah 12 malam. Cakap tak. Aku punya jam berbunyi. Kan setengah jam kan dia punya default alarm dia bunyi pukul 12 kan. Pukul 12 titit. Bunyi alarm tu walkie diorang bunyi. Ni lah kawan-kawan bahasa Thailand. Macam tu. Lepas tu set dah kecoh lah. Macam kecoh di lobby ni macam mana lah. Kita nak teruskan shoot ke apa ni. Macam tak apa. Kita relax. Kita doa banyak-banyak. Kita nak buat kita nak kerja kat sini ni semua kan. Hari last sebelum kita orang terpaksa keluar, kita orang tengah shoot satu scene. Siapa yang pelakon masa tu? Elvina Muhammad ke buat siapa? Dia kena rigging. Dia kena rigging. Dia dah kirim pick dalam cerita tu lah. Dah kena rasuk dia jalan tu. Macam tu. So dia budak stand dekat atas ceiling, tengah tarik. Ada orang stand kat atas, tarik and action sekali bunyi padam kuat gila. Macam semua check. Pelakon kat sini, artis kat sini, yang rigging semua okey. Salah seorang budak stand dekat ceiling tu jatuh Jatuh daripada kau bayangkan daripada ceiling jatuh ke atas lantai. Dia punya tulang pinggul dia tu retak 3. Ini dah ada maksimum lah ni. Dah maksimum semua macam budak tu dah terbaring. Tolong sakit. Dah tak boleh gerak atas depan mata aku budak ni cakap okey tak? Asal ni? Tengok ceiling dah berlubang. Dia jatuh daripada ceiling. So macam kenapa tak tahulah dia salah. Kan atas ceiling kau patut pijak dia punya tulang dia kan. Kita orang dah cakap dah pijak tulang ni. Tak tahu dia terpijak yang space kosong ataupun dia rasa macam ada force yang tolak dia. Macam tu lah lebih kurang. Dan pukul 12. Tepat pukul 12. Tepat pukul 12. Lepas tu budak tu macam mana? Hospital. Panggil ambulans datang. Ni lah bawa hospital. Dan hari besoknya tu kita macam director macam okey lah minta maaf rasanya dia tak bagi ni kita shoot kat sini ni kan. Aku macam asal pula kita dah berdoa apa je. Aku macam aku tak boleh lah benda macam ni kan. So kita kena keluar dari rumah. Keluar tu rumah tu? Keluar terus. Well, itu location tepat dia kat mana? Pulau Keri. Pulau Keri kat mana? Kelang lah. Tapi aku pernah shoot kat rumah tu okey sebelum ni. Itu yang buat aku rasa macam sebelum ni aku shoot okey. Tapi makeup artist ada contact member dia. Team yang sebelum kita masuk rumah tu, team tu pun kena. So cakap makeup artist Bob, ni team yang sebelum kita masuk sini, dia buat WhatsApp aku. Dia tanya korang shoot kat mana rumah ni? Kita baru lepas shoot kat situ. Jaga-jagalah kat tangga. Kat tangga? Okay. Tangga yang nampak tu. Tangga yang aku nampak tu lah. Dia cakap jaga-jaga kat tangga tu. Benda tu selalu duduk kat situ. Nasib baik kat tangga tu, hamba yang kat tangga tu orang betul. Yang hamba bangun tidur tu, yang hang tengok tu, itu adalah hantu. Itu lagi scary tu. Tapi ada makeup artist lah yang mentajak je. Kalau macam tu lagi scary lah. Itu lagi scary tu. Gila. Dia lagi seram kalau kau bangun tak ada orang. Tolonglah. Baik. Itu je untuk cerita Killer Fairy. Okay. Ada lagi sambungan untuk tempat tu? Tempat tu tak ada. Itu tak ada. Okay. Sahabat saya, kita berehat sekejap guys. Banyak lagi Bob nak cerita kat kita semua. Kita relax sekejap, kita kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Seram bersama dengan Zahiril Azim in the house guys. Okay Bob, tadi kita masuk mistik. Kita nak lari sikit daripada mistik ni. Sebab seram ni luar kan Bob kan. Betul. Ada lagi tak kisah seram yang bukan hantu-hantu ni? Seram ni besar. Hang pernah kena kacau ke, hang penuh kena ragut ke, hang penuh bertumbuk ke, yang hang rasa macam ni seram ni, aku pun cerita ni kat sini kan. Faham. Anything yang seram ni semua benda kat sini, tempat dia. Aku pernah nak kena rodok dengan pahat dekat dalam bengkel sekolah, masa sekolah.
Bukan kat Juvana. Bukan. Juvana tu aku tak nak masuk. Okay. Okay, Juvana tu, ini fun fact Juvana tu sebenarnya resort. Diorang mock up jadi sekolah Juvana. Tapi ni sekolah biasa lah. Masa tu aku form 4. Okay. Dekat di luar KL. Aku form 1 aku Bukit Bintang Boys School. Form 2 Bukit Bintang Boys School. Form 3 Bukit Bintang Boys School tu sekolah-sekolah budak lah. sekolah budak lelaki lah semua. Budak handsome, style. Shout out BBBS cik. Form 3 aku masuk Bukit Bandar Raya Bangsa. Aku tu satu sekolah dengan Sharifah Mani, Sharifah Alia. Masa tu Sharifah Alia senior aku. Sharifah Mani junior aku. Sekolah banyak lahirkan artis lah. Sekolah tu je lah. Sekolah Bukit Bintang lahirkan Ahmad Butterfingers. Sekolah Syed Mak lahirkan Farid Kamil. Sekolah mana? Syed Mak, sekolah aku lah. Dengan lahirkan kau lah. Syed Mak, shout out tu budak-budak Syed Mak. So dekat Form 4 aku pindah masuk asrama. Form 5 aku lari, aku keluar sekolah tu, aku masuk balik Bukit Bintang Boys School. Ada Bukit Bintang Boys School. Keluar sekolah lain, petang lari balik masuk sekolah. Masuk balik. Sebab ada kejadian ni lah. Kejadian ni? Kejadian masa aku Form 4 ni, kejadian hampir-hampir dirodok dengan pahat ni. Apa benda hang buat weh? Aku tak buat apa. Okay, dia macam ni. Sekolah tu dia aku cuba untuk tidak menimbulkan isu-isu kenegerian lah masa tu kan. So aku dipindahkan. Aku minta bapak aku untuk masuk satu sekolah ni, sekolah kemahiran lah. So sekolah ni ada form 4, form 5 je. Okay, masa tu aku form 4. So kita dah biasa sekolah dekat KL, dekat PJ ni. Kalau jarak kita tak jauh beza, aku kau je kat sekolah kan. Walaupun kita form 3, form 4, bro kau nak pergi mana hari ni macam tu. Dekat sekolah tu tiba-tiba form 4 kena panggil form 5 abang. Betul tu. Sekolah hang sudah. Sekolah aku pun ada abang. Kena panggil abang. Kena panggil abang. Aku kat macam shock. Apa sah nak panggil abang pula? Kita beza setahun je apa. Tantah bulan je. Okay lah. So aku ni agak rebel lah. Daripada sekolah lagi aku macam ni. So aku lawan form 5. Kau kena panggil kita orang abang. Apa pula? Orang cakap macam tu? Aku cakap macam tu. Lepas tu budak-budak ni semua macam, weh budak PJ ni berlagak kan. Dia ni baru sampai sekolah kita dia berlagak. Gimana apa tau cakap kan. Orang cakap macam tu? Aku cakap macam tu. Ui, orang ni orang. So dalam form 5 tu dia ada 5 orang otai. Dan 5 orang otai ni, kalau ada kes gaduh kat sekolah, diorang takkan turun kecuali gaduh tu besar. So kita semua tahu kalau 5 orang ni turun, habislah budak ni. Diorang takkan cakap banyak, kerabang-kerabang, diorang belah. Diorang kira macam UTK. Sekolah aku ada UTK siut. Okay. So 5 orang lah. Kalau gaduh-gaduh biasa kecil-kecil ni, yang budak-budak yang lain je bergaduh. Dia pun 5 orang ni Diorang akan study. Sebab diorang nak SPM. Kau bayangkan diorang smart, diorang pandai, dan diorang gangster. Aku respect diorang ni kan. Stay. So macam bila ada gaduh, kau macam abang 5 orang ni tak ada ke? Dia nampak dekat dalam bilik prep tu, dia tengah study. So diorang tak kacau. Aku settle lah. Bilik lah. Lu kecil ni lu settle lah. Yang bestnya, salah seorang daripada 5 orang ni sini aku kat Bukit Bintang. Ada kabel lah. Ada kabel lah. So aku panggil dia, aku kau je. Aku kau. Dia okey lah. Dia okey lah pasal kita kat sekolah PJ tu macam, weh kau gini lah weh. Masa aku mula masuk, ada orang panggil aku, Zahiril ada orang nak jumpa kau. Macam siapa weh? Aku baru masuk asrama ni. Aku seorang-seorang tu kata-kata daripada PJ, masuk kat negeri lain. Yang ni semua dialek semua lain-lain lah masa tu kan. Aku macam, aku boleh hidup ni. So aku masuk, ada orang nak jumpa kau malam. So aku pergi jumpa. Aku nampak sini aku, member aku lah kira kalau kat PJ member lah. Weh kau kat sini lah. Itulah dia, aku dengar kau daripada Bukit Bintang Boys School. Aku tanya lah, Bob ke rupanya. So aku borak. Aku borak dekat grill form 5. Form 4 dia ada grill kan. So aku borak dengan dia. Weh kau ni aku ni. Ada orang dengar. Dia dengar, kenapa budak Bob ni dia tak respect budak form 5? Sebab aku kau. Padahal member aku ni okey je. Tapi yang lain macam panas. Budak baru masuk asrama, borak dengan form 5, aku kau. So nama aku panas. Nama panas lah. Lepas tu aku pula jenis melawan. Penting. Waktu macam
diorang lagi tak puas hati pasal member aku ni salah seorang daripada unit tindakan khas tu. Tapi aku okey je, aku bukan nak buat hal. Aku nak datang situ nak nak belajar lah kan. Sebab aku yang minta bapak aku nak masuk sekolah ni. Pasal aku nak belajar. Aku kan suka DIY, aku suka repair, bertukang apa semua kan. So ada satu malam tu ada seorang budak dom aku ni, dia macam mulut dia lantang. Mulut dia lantang. Dia macam lagi lantang lah. So aku borak dengan member aku ni macam, weh kau tahu tak, kalau kat tempat aku ni budak macam ni, mulut macam ni dah kena pijak ni kan. Kau ajar sangat ni mulut dia ni semua, tak respect ni. So budak tu tak tidur weh. Budak tu budak negeri situ. Dia tak tidur, dia dengar. Besoknya dia bagi tahu senior. Bob dah cakap macam ni, dia nak pijak aku. Alamak, dah salah faham. Info dah salah. Aku cakap kalau kat tempat aku dia kena pijak. Tapi dia cakap aku nak pijak dia. Dia cakap jangan, ni tak boleh cerita macam ni kan. Boleh. Ni jangan, adik-adik jangan ikut macam ni So nama aku panas lagi. So tiba-tiba satu hari tu aku macam tengah belajar, datang satu budak masuk kelas aku, jumpa cikgu aku. Untuk cikgu minta maaf, ada cikgu nak jumpa dengan Zahiril. Aku tak kenal budak ni. Zahiril, bangun, ada cikgu nak jumpa kamu. Cikgu Aku macam cikgu Macam siapa Aku bangun pergi. Kata budak tu, siapa nak jumpa aku? Kau ikut je. Aku ikut. Sekolah tu pun aku tak habis tawaf lagi. Aku budak baru kat sekolah tu. Aku ikut dia sampai bengkel. Aku masuk bengkel, dah ada 4 orang dah tu. Pam, aku kena tumbuk. Dia sambut aku dengan satu tumbukan. Cakap, no, mati aku. 4 orang depan aku ni kan. Lepas tu macam, alamak, macam mana aku nak, alamak, aku seorang siut. 4 orang depan aku ni. Lepas tu aku macam, oi, apa aku tumbuk aku kan. Aku nak pergi, aku dah kena pegang. Dah kena pegang, atas meja ada pahat. Ada pahat weh. Dia cakap, ni mati aku ni, aku kena rodok ni, dia kompon kena rodok kan. Kau budak PJ, kau hajar ni macam. Kau hajar kepala otak aku lawan lagi. Tapi aku dah gerun lah. Aku memang gerun lah masa tu. Demi Allah cakap aku gerun. Pasal aku nampak pahat. Dan member dia yang pegang tu pun tak expect dia akan capai pahat tu. Aku rasa mungkin diorang plan, okay, kita panggil Bob, kita tumbuk dia sekali 2, lepas tu dah. Itu je Tapi yang kira kepala dia kat situ lah. Dah pergi capai pahat tu, dah datang kat aku, dah macam ni dah. Safwan, aku rasa itulah kederat aku paling kuat masa tu. Aku tolak 4 orang tu, aku lari. Memang langkah 1000 orang kata. Aku lari aku macam, ya Allah. Aku terfikir mak bapak aku kan, kalau jadi apa-apa aku kat sekolah ni kan, takkan mak bapak aku nak sambut jenazah aku. Aku fikir macam tu. Macam tu. Mana yang kawan seorang gitu? Yang mana? Yang 3 orang tu, yang 5 orang tu. Dia senior kelas lain. Macam tu. So aku, ini kejadian ni dah hujung-hujung sebelum aku tinggalkan sekolah tu lah. Sebelum tu banyaklah, setiap kali aku nak balik KL, aku kena nyorok weh. Kat station bus, terminal bus tu, aku kena nyorok. Sebab dia akan duduk dekat terminal bus cari budak KL PJ ni. Aku kena menyelinap celah-celah bus tu, masuk bus. Dah dalam bus dah gerak, baru kena macam, kau tak dapat aku. Aku mengajar macam tu. Kena sampai macam tu? Sebab apa kalau dia depan nampak jadi apa? Diorang tak boleh, diorang ada persepsi yang macam budak KL PJ anak orang kaya belagak. Padahal aku tak ada duit masa tu. Bapak aku aku bukanlah family yang senang pun. Tapi diorang ada stigma macam tu. So tak ngamar macam tu. Ui. Kenapa? Sampai macam tu? Tu aku hampir kena rodok masa aku perempuan. Kena rodok? Tapi aku rasa mungkin dia tengok muka aku kat TV. Mesti macam, aku nak rodok budak ni. Tapi alhamdulillah aku rasa mesti dia menyesal. Aku rasa lah. Tapi kalau pergi pada tempat aku okey je. Ya, masih ingat muka pak-pak orang tu? Tak ingat. Tak ingat. Aku tak kenal diorang. Ya. Dia budak negeri tu. Apa yang dengki sangat Aku tak tahu. Mungkin sebab aku rebel kot. Jenis rebel lah. Aku rebel weh. Kira watak rebel tu memang tak sama langsung dengan Naim lah. Tak sama. Sebab kita macam mana? Aku dulu skateboarders. Memang budak street lah. Aku memang besar kat street. Hey. Nampak?
Mengumumkan ketiban. Adakah sebab benda tu hang jadi melata sampai sekarang? Tak. Bukan. Tak. Habis tu yang melata ni sebab okay, kalau abang nak tahu Bob ni dia memang melata dia yang memang tak relax punya. Oh. Tak apalah. Kalau dekat set ke apa kan, hang memang tak relax kan? Ya. Aku nak tahu Nampak tu relax. aku nak tahu punca dia kenapa hang jadi macam tu. Aku kacau mak aku kot. Sebab hang kacau mak hang. Tapi aku okey. InsyaAllah aku okey. Tak serius. Sebab hang punya mata memang agak teruk lah kan. Ya. Ha. Okey kot. Sebab apa? Dia jadi macam mana? Kacau mak aku kot. Sebab hang suka kacau mak hang. Sebab daripada hang kacau mak hang tu, lepas tu dia jadikan Berjangkit. Melata ni kan boleh berjangkit. Kau sebab tu jangan kacau orang melata. Nanti berjangkit. Kau dah berapa kali kacau aku? So aku melantah kalau cerita seram-seram ni, kalau ada benda bunyi pelik-pelik memang aku akan gelabah. Terkejut. Tapi tu terkejut. Aku tak melantah lah. Melantah ni macam kuat sangat kan. Tapi kau tahu pasal gong? Apa dia tu? Kau ketuk gong ni kau ni mana kau dapat gong ni? Gong ni mana dapat alat muzik, kita alat muzik. Kenapa weh? Aku kan suara tu. Suara kan ada banyak instrumen-instrumen lama. So kita orang kalau nak main instrumen-instrumen lama ni tak boleh malam-malam. Dia ada bilik gendang. So adalah macam sini-sini aku yang praktis gamelan malam-malam. Dia seorang je nak exam. Praktis gamelan. Teng kepak kebung. Satu band punya berbunyi belakang dia. So dia tak tulis belakang. Dia macam dia tak boleh salah. Lagu tu ada lagu dalam gamelan ni dia ada lagu Timbang Burung. Apalah aku tak ingat lah. Tapi benda-benda yang kita kena belajar lah. Dan Pantang Larang. So dia macam dia main seorang-seorang, tiba-tiba ada yang menyambut kat belakang. Termasuk lagu ni. Ada lagu ni. Tu bila kau ni mengingatkan aku pada semalam tak ada main lah Zim. tak tahu lah, aku tak tahu. Tapi kita kena tanya orang yang lebih tahu lah, lebih arif kan. Tapi bunyi gamelan memang scary lah kan. Aku steam dengar bunyi gamelan. Aku sangat suka bunyi gamelan. Tapi aku fikir balik, kenapa aku suka sangat? Adakah dia punya aura dia tu, energi dia, ataupun kalau aku dengar gamelan, aku akan berhenti. Contoh pergi wedding lah kan. Aku jalan dengan bini aku. Okay, pengantin nak masuk. Ting aku macam aku shock. Sebab aku suka alat tradisional. Selalu gamelan ni orang main waktu convocation kan. Convocation. Tapi orang duk ingat main convocation lah. Tapi masa kita belajar dulu, wayang kulit, buka panggung. So benda-benda ritual tentang permainan tradisional ni aku dah belajar dulu lah. Aku dah ingat satu cerita, tapi aku dah tak ingat sangat. Hang boleh cerita balik lah dekat depa semua. Ada hang cerita pasal seniman apa? Aku tak tahu. Seniman? Ada satu cerita. Hang boleh cerita kat kami semua tak apa yang cerita kat aku dulu. Kami lepak Mama tu dia cerita apa benda lah. Dulu dekat seniman ni kita kena, dulu seniman kita punya kad seniman ni kita boleh guna gambar yang dah ada kat internet. Kita kan pelakon, gambar kita banyak kat internet. So satu hari tu aku pergi dekat seniman, cakap, kak saya nak renew saya punya kad seniman, ada bawa gambar? Alamak, gambar pula kak, saya dah bertahun-tahun renew kad seniman tak pernah kena bawa gambar. Oh tahun ni kita lain sikit. Tahun ni kita kena bawa gambar. Tapi saya tak bawa gambar kak kan. Oh tak apa, kita dah ada tempat nak ambil gambar. Okay, aku macam wow, dah ada tempat ambil gambar. Okay, akak ni macam, aku tak ingat akak ni siapa, tapi macam kelakar lah. Siapa? Zahiria duduk kat sandar kat dinding tu. Akak akan ambil gambar. So kita akan print, kita akan buat lah. So macam aku duduk lah, macam tu duduk kat kerusi. So akak ni datang bawa kamera compact dia. Dia terus pergi depan muka aku macam ni tau. Aku macam, weh kak, ini dekat sangat ni kan. Makin akak tu rapat, aku makin ke belakang. Tak apa adik, memang macam ni cara kita ambil gambar. Tak kak, ni dekat sangat ni kan. Aku ke belakang lagi, sampai aku dah terkepit dekat dinding weh. Kamera tu kat sini lah. Kak ni dekat sangat ni kak. Tak apa, kau ikut je cakap akak. Aku macam okay, aku diam lah, aku mengalah lah kan. Mungkin akak ni lebih tahulah dia buat kerja dia kan. Macam tak apa Zahiril, sekarang kita dah ada teknologi. Kita ambil gambar, kita print sekarang kak kita buat kad dia.
Boleh duduk dulu. Aku pun duduk ada kat kaunter dia. Dia print depan aku. Dia nak tunjuk yang teknologi yang dia ada situ kan. Printer tu lah kecil tu. Kita tengok Zaire kita akan print. So, set keluar. Aku tengok dahi aku je aku dah tahu dah. Ini dekat sangat ni gambar ni. Nanti aku tunjuk kau gini kat tu. Gambar ni kau ambil insert kat sini Gambar kad tu. Kau bayangkan nama aku Muhammad Zaire Azil. Dahi sampai ini je muka aku. Aku dah cakap dah. Dekat. Tak nak dengar. Lepas tu dia nak pakai macam 8 keping 4 keping je lah. Tapi dia print 8. Saya tak apa, kita ada lebih ni. Awak simpan lah. Tak payah kak. Kalau macam ni punya dekat, baik saya tengok cerminan toilet rumah saya. Dekat tak bilik Aduh, lepas tu kat sini sampai sekarang macam tu lah. Aku simpan sampai sekarang. Sampai sekarang. Setiap kali orang nak ban aku akan tunjuk akak tu. Cakap apa titik terendah lagi duk kau? Kau pernah ada kat sini dengan muka macam ni? Aku ada. Itu titik terendah aku. Aduh, kau je buat pandai kak. Aduh. Tapi kita faham lah akak tu mungkin dia nak cuba mengejar dengan teknologi kan. Okay, aku nak tanya hang macam mana sebelum kita masuk kisah seram apa relax lah sebab bukan senang guys nak dapat Zaire Azim ni. Macam mana hang boleh macam mana hang boleh start masuk industri ni. Aku tahu hang dah lama. Tapi sebelum aku tanya soalan tu, macam mana hang boleh kekal relevant sampai sekarang? Apa yang hang buat? Faham tak? Daripada dulu sampai sekarang nama hang ada je. Job hang ada je. Alhamdulillah. Banyak yang dah masuk hilang. Tapi nama hang ni sentiasa ada, alhamdulillah. Apa yang hang buat sebenarnya? Aku memang minat nak jadi pelakon. Aku memang nak aku nak jadi pelakon, bukan nak jadi artis, bukan nak jadi selebriti. Aku suka bermain dengan watak tu. Aku daripada kecil aku pernah prank mak aku. Masa tu aku dah jadi 5, aku duduk Ipoh. April Fool. Kita budak pun dah tahu April Fool tak boleh celebrate pun macam semua orang celebrate April Fool. Aku dapat idea aku. April Fool ni kena menipu. Kita budak pun tak tahu apa kan. Sekarang janganlah mak aku dengan bapak aku akan balik rumah setiap hari jam 5 petang. Macam tu aku dah tahu timing mak bapak aku lah. So aku dekat depan porch rumah aku tu, kita porch kosong lah pasal kita bapak aku tak ada kan. So aku ambil basikal, aku baringkan, aku ambil watercolor merah, aku bancuh. Aku ambil butter, aku empas. Pecah. Lepas tu aku tuang watercolor tu, merah lah. Mengalir ke basikal aku. Nak dekat pukul 5, aku baring kat butter tu. Gila Baring. bodoh. Extreme. Aku nampak van bapak aku sampai. Nah, siap. Okay, memang mak bapak aku kena prank aku hari ni. Aku sampai burn slow je. Tiba-tiba aku dengar bunyi kereta laju tau. Sop, pop, break. Aku dengar bunyi pintu van bapak aku. Mak aku keluar. Ya Allah, anak aku. Mak aku pengsan. Mak aku pengsan weh. Nasib baik bapak aku sempat pergi pusing sambut mak aku, angkat mak aku masuk dalam. Aku bila bapak aku dah lalu kat sini, aku angkat kepala. Dah berdukung bapak aku. Ya Allah, buat apa ni? What the? Sebab dia tahu anak dia tak pengsan. Dukung. Aku punya menggelabah rasa bersalah kan. Mak aku tengah baring kat sofa, aku melutut ni. Mak, minta maaf, sorry kan. Berlakon je tadi, April Fool. So mak aku bila berapa lama tu mak aku bangun. Ya Allah, apa buat apa? Mak, sorry mak. Ni lah kat sekolah tadi diorang kata hari ni April Fool, kena tipu orang. Aku pun tipu lah mak aku. Gila betul. Mak aku mesti ingat ni. So berlakon ni aku memang suka. Aku suka jadi orang accident, jadi budak ni memainkan watak ni kan. So bila journey aku nak jadi pelakon ni, aku suka seni. Aku suka masa sekolah ni aku tak nampak lagi jalan aku nak jadi pelakon ni. Aku ambil graphic design. Aku dulu graphic designer halfway. Sebabnya aku tak boleh berkarya untuk orang. Designer ni contoh macam ID kita yang dia kena berkarya untuk orang kan. Dia kena ikut klien. Aku tak boleh. Aku kena berkarya untuk diri sendiri. So aku pernah siapkan artwork besar jugalah, kira dari sini sampai sini. Full colour, freehand, full colour. 3 malam aku berjaga sampai kat lecturer aku koyak. This is not what I want. Oh my god. Cakap, nah, aku tak tidur 3 hari nak siapkan ni, kau boleh koyak.
This is So, not what I want. Itu je dia cakap. This is not what I want. Oh my Yelah, god. tapi betul lah pasal kau designer. Yeah. Kau kena buat ikut klien kau, bukan ikut diri kau sendiri. Kau tak boleh shot sendiri. Aku jenis yang shot sendiri. Aku kena berkarya untuk diri aku. Faham? So koyak. So aku macam, aku minat graphic design. Sampai hari ni aku buat lagi lah. Aku punya Bobby semua aku design ni kan. Tapi aku tak boleh buat untuk orang. So aku quit. Aku macam, aku memang minat seni, art daripada sekolah aku minat art. Aku memang aliran art. Bukan sebab aku kelas belakang tak pandai. Aku boleh buat sains, aku boleh buat matematik, tapi aku pilih untuk art. Sebab every time pendidikan seni aku akan score. Every time kelas pendidikan seni, orang akan datang ke table aku tengok aku punya drawing. Ui, Situ lah. boleh lukis lah. Dulu aku boleh lukis, sekarang tak boleh lah. So every time macam exam seni je, bukan exam, kalau ada kerja dekat dalam kelas, aku antara orang yang paling lambat start. Aku akan bangun dulu, aku akan berjalan, tengok artwork orang lain semua, tengok dia ni lukis apa, baru aku dapat idea. So aku dah panggil benda ni sekolah weh. So aku jenis lambat nak start, tapi last minute aku akan PTC, potong tang corner. Faham. Dan aku paling, okay, kita ada 20 minit lagi. 20 minit tu aku akan siapkan aku punya artwork, dan aku punya paling cantik. Situ. Bukan nak bangga diri, tapi untuk umur macam tu aku rasa aku punya paling okey lah kan. So macam Zahir dia selalu macam ni lah. Lambat tapi okey. Cikgu cakap itu. So So sebab tu maksudnya lakonan semua tu menjadi kat TV. Sebab memang tapi orang lain pun ada minat berlakon juga. Betul. Tapi kenapa tak boleh aku se-level tak tahu. hang? Dia lakonan ni kan craft kan. Kau punya artwork. So lain orang lain artwork dia. Lain orang lain cara lakonan dia. So aku displaykan aku punya artwork cara ni. Mungkin orang suka kan. Kadang-kadang aku pun suka tengok lakonan orang lain. Aku cakap, oh dia punya craft dia macam ni, dia punya karya dia macam ni, lakonan dia macam ni. Aku ambil kat dia punya. Dia macam ni. So seorang seniman ni dia kena pandai mix and match. Dia kena displaykan karya dia. And the next thing seorang seniman kena buat ialah pertahankan karya dia. Macam hang pertahankan. Aku pertahankan karya aku. Kenapa Zahir berlakon ni macam tak berlakon je. Aku takkan berlakon yang kau kenapa benda tak. Kalau director minta lakonan yang besar itu, aku takkan bagi. Cakap minta maaf bang, saya rasa ni exaggerate. Tak ada orang macam ni bang. Aku pernah kena lah dengan director macam, boleh tak you marah, you jerit. Tak nak, aku cakap. Orang cakap macam tu je tak? Aku cakap macam tu. Director tu well known juga lah. Tapi aku kena bagi reason yang strong. Macam saya tak boleh marah jerit ni pasal ini pertama kali saya jumpa dengan pak mentua saya. Ini pertama kali saya bergaduh dengan pak mentua saya. Kenapa pertama kali saya berjumpa, saya nak terus tengking pak mentua saya? Saya kena ada graf saya. So kita pertahankan karya kita. So bila orang macam mula-mula tu aku berlakon tu macam, dia ni macam tak berlakon je, tak pandai berlakon ke ni, sebab aku main subtle. Acting ni kan juga pilihan. Kau pilih main besar, aku pilih main kecil. Kau pilih main tinggi, aku pilih main low. So benda ni kita jam dekat set. Contoh kalau aku Bob, kau nak main macam mana hasil ni? Aku rasa aku nak main up sikit lah. Okey lah, aku main low. Baru ada dynamic scene tu. Kan? Okay, sini kau main macam mana? Ini akan jerit, dekat line ni akan jerit. Okay, line yang you jerit tu I low, bila you low I jerit. So kita ada dynamic. Bukan tak boleh dulu jerit macam tu. Macam mana hang nak bagi orang ingat macam lakonan hang kan? Orang ingat, faham tak? Dia jadi trending. Macam mana nak bagi jadi macam tu? Aku tak tahu. Benda tu semua rezeki aku rasa. Rezeki lah no. Tapi masa kita shoot tu, yang penting kita rasa dulu lah. Hang kena masuk dulu benda tu. Aku kena rasa dulu. Aku kena make believe. Make believe ni macam, contoh aku baru ni aku buat cerita pasal aku buta. So Mira Fiza. Dengan Mira Fiza. Okay, dia cerita tu best dia pasal kau boleh pilih kau nak side mana. Semua karakter betul. Dia tak ada jahat, dia tak ada curang, dia tak apa. Karakter aku betul. Ada suami-suami dah akan side karakter aku. Betul lah. Suami dah cari duit, dah provide macam-macam. Tiba-tiba dia buta, kau nak pergi, kau nak caw daripada dia. Suami akan side karakter aku. Betul. Itu. So balik pada karakter buta tu, pertama sekali yang aku kena percaya ialah aku buta. Aku tak nampak. Masalah aku ialah aku boleh nampak. Dekat set aku banyak kali je macam, okay action, jalan, ada meja, elak. Cut. Apa pasal kau elak meja tu? Kau kan buta. Yelah. Halangan dia lah. Aku boleh nampak. Macam mana kau nak
menjayakan karakter kau. Takkan kau nak pergi cucuk mata kau sampai buta. Ya. Next job kau nak pakai lagi mata kau ni. So every time rehearsal kau akan pejam mata. Pejam. So apa-apa yang aku langgar masa rehearsal tu, aku akan langgar masa take nanti. Faham tak? Faham. Sebab aku nak percaya ni yang aku buta. Aku nak percaya aku buta. Sama buat pekak lu. Pekak tu aku akan dengar sound. Sebab masalah aku ialah aku boleh dengar. Okay. Yang buta ni, so every time rehearsal aku akan pejam mata. Dan apa-apa yang aku langgar, apa-apa yang aku akan respon lah. Contoh Mira kat sini kan, Mira berdialog, aku pandang sini, aku akan cari bunyi dia. So every pergerakan tu aku kena percaya yang aku buta. Kalau kita tak percaya yang kita buta, macam mana penonton nak percaya kita buta? Kalau kau karakter seorang askar, kau tak percaya yang kau seorang askar, macam mana penonton nak percaya kau askar? Kau sembang pun macam budak tepi jalan. Tak ada macam gaya askar bercakap. Faham. Kau punya ketegasan askar tu. Sebab kau tak percaya. Aku ada benda tu. Kau ada lah. Dia punya podcast kan. Ni aku belajar masa kat Suara. Faham. So sebelum kita nak bagi audience percaya, kita sendiri kena percaya dulu. Mungkin itulah kot yang buatkan aku relevan. Aku kena rasa Macam Falah tu memang, tu family aku sayang aku. ya, Sayang kau. Aku menjadi sayang kau. Sekarang kan? Falah tu dia memang best betul. Best, Ada manusia baik macam tu kan? Aku rasa ada. Ada je aku macam pernah tu. jumpa. Aku rasa ada. Falah satu karakter yang aku tak expect pun dia akan blow macam tu. Tapi bermain dengan Umi Nazira ni rasa lah. Macam aku cakap, aku kena rasa dulu kat set. Kau pernah tak scene tu director tengok, okay Safwan, yang scene ni kau kena menangis, ataupun assistant director lah, kau kena menangis. Ada. Kau nangis? Susah sikit lah. Kalau aku okay Zairil, scene ni kau kena nangis. Kenapa aku nak kena nangis? Aku cakap macam tu. Aku cakap itulah. Bukanlah kita melawan, maknanya kita bincang lah. Kenapa saya nak kena menangis? Sebab scene ni sedih. Yang tulis director, penulis ni tulis scene tu sedih. Kita yang berlakon dekat set ni belum tentu sedih ni scene yang kita buat ni. Kalau kita shoot, belum tentu scene tu sedih. Jadi dia cakap tak apa, bagi aku experience dulu, kita take, bagilah aku dengan separa aku rasa sedih ke tak sini. Kalau dia deliver sedih, aku dapat sambut, aku deliver dia dapat sambut sedih tu, barulah sini sedih. Kalau tak jadi, kalau dia kata tak boleh, kita kena try lagi, kita buat lagi. Faham. Jangan belum apa-apa macam okay scene ni kau kena nangis. Memang tak nangis lah. Sebab kau nak feel apa ni? Nangis kan datang daripada rasa. Mana ada orang macam, ada ke? Mungkin ada orang macam nangis sebab dia happy. Dia pergi mall, diskaun 80%. Ya Allah. Nangis. Tapi nangis dia tak sama dengan nangis sedih. So dia kena rasa dulu. So aku macam okay tak apa, kita shoot dulu. Bagi kita dah buat-buat, okay aku rasa sedih, dan baru nangis sampai. Faham. So kita kena rasa Sebab dulu. tu lakonan aku tak pijoh tu. Kau tak rasa? Sebab ada orang suruh aku menangis. Scene tu saya tak ada apa pun, tapi aku macam nampak macam buat menangis kan. Tapi tak keluar air mata ni. Tak payah nangis. Tak payah nangis. Tak payah nangis. Kalau kau tak rasa, tak payah nangis. Kalau tak rasa tak payah nangis. Aduh, silap. Nak start balik macam dah terlambat Nak reshoot. Tapi ada scene yang kau kena nangis. Ada scene yang kena Ada nangis. scene macam Walaupun hang tak pernah berlakon, hang kena nangis. Ada kan? kena nangis lah. Tapi kita pelakon ni, masalah yang orang ingat senang jadi pelakon ni ialah benda ni lah. Kau sendiri kena cari motivation dia. Kau nak kena nangis. Apa yang buatkan kau Kalau sedih? hang nak nangis tu hang buat macam mana? Hang feel scene tu kan, atau hang ingat? Aku feel scene. Yang first kali kau kena feel scene lah. Itu aku cakap, aku kena sparring dulu dengan partner aku ni. Dia kena deliver sedih. Kalau macam scene tu ada bapak yang meninggal, so aku tak fikir bapak aku kat rumah. Aku fikir dia lah bapak aku. So kita kena feel benda yang dekat depan mata dulu. Okay, aku dapat rasa nangis, aku dapat rasa scene ni sedih, dan yes, aku boleh nangis untuk sini. Tak apa, kita take je. Kalau saya nangis lah. Dan Alhamdulillah so far aku dapat director semua yang memahami. Director faham. Okay tak apa Bob, kita shoot dulu. Kalau kau rasa kejap lagi kau barai je. Kalau kau rasa kau tak boleh barai, kau tahan je lah. Siapa pelakon yang favourite hang? Macam hang idolakan dia. Aku tak ada. Aku tak pernah ada pelakon idola. Yo. Tapi aku suka tengok lakonan ramai orang. Pelakon Malaysia aku suka tengok ramai.
Pelakon Hollywood pun aku suka tengok ramai. Aku dulu pernah macam, aku kena ada ni satu orang pelakon favourite aku, Johnny Depp contohnya. Tapi aku takut aku akan terpengaruh dengan lakonan dia. Dulu aku suka tengok Sidio Raza. Tapi aku tak boleh nak terlampau suka sebab aku takut aku terinfluence dengan acting dia. Aku kena bawa aku punya craft aku sendiri kan. Itu. Apa nak berlakon dengan sparring tapi dia busuk. Pernah? Busuk lakonan lah. Busuk ni yang busuk bawah. Bawah busuk. Busuk. Tak tahu, aku rasa aku yang busuk. Kalau ada aku nak bagi barang baik hang. Ni, apa dengar ni? Sugar bomb. Sugar bomb. Oh, akulah yang busuk. Okay. Sugar bomb tahu, sugar bomb. Tahu? Hang pun tak order dah hari kan. Hang pun main pickleball sekali kan. Betul. Hang pernah try barang-barang dah? Belum lagi. Belum, hang tak pernah try. Pernah. Pernah. Tapi aku tak ingat barang apa. Tak ingat apa-apa. So kat depan kita ni ada white ice and black ice. Okay. Aku nak bagi hang try salah satu and hang beritahu mana satu favourite hang. Okay. Ini white ice. Cuba hang try. Aku bau je boleh kan? Boleh. Kena dengan spray. Spray sikit lah. Sampai. Ni macam bau bunga apa? Bau macam mana? Ni sweet lah bau dia. Bau sweet lah kan. Bau macam maskulin macam tu kan. Ni black ice. Mana satu favourite hang? Black ice ni mesti lebih. Macam mana? Aku suka macam mana? Aku rasa aku suka black ice lah. Hang suka black ice lagi lah. Tapi aku tahu isteri aku akan suka white ice. Oh, Shiva. Syira kan suka. Shiva kan suka white ice. Dia suka aku bau. Dia suka aku berbau sweet. Tapi aku suka aku dibau yang strong macam ni. Hang suka bau strong tapi dia suka hang bau sweet. Macam tu. Oh, sebab perempuan mesti pakai yang sweet. Dia suka aku macam dia tak boleh macam you terlalu keras untuk you. Faham? Awak terlalu baik untuk saya. Bukan, salah. Kalau hang akan pakai white ice hang akan pakai pergi mana? Kalau aku keluar dengan dia. Kalau keluar dengan dia. Kalau shoot dengan orang lain tak akan pakai. Kalau aku seorang-seorang pergi shoot ke, pergi pickleball ke apa ke, aku mungkin black ice lah. Kalau dengan Shiva saja white ice. So special lah. Yeah. Pilihan adalah white ice lah. Sebab kalau aku keluar dengan dia aku pakai ni, kau rasa telinga aku macam mana? Banana kau. Dah cakap dah jangan pakai ni. Tak dah aku. Hai sayang, I guna hitam. So pilihan Bok adalah white ice guys. Right? So macam biasa guys, kalau hampa berminat dengan perfume Sugar Bomb, boleh tengok dekat TikTok Sembang Seram. Kasi ada showcase, boleh dapatkan white ice dan black ice juga guys tu. So pilihan Bob adalah white ice. Kita relax kan? Baik. Kita cheers kan? Kita kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Seram bersama dengan Zahir Azim in the house. Okay, Bob ada satu lagi cerita seram. And ada satu lagi pengalaman seram, pengalaman peribadi seram. Tapi kita simpan last kali guys. Nanti dia akan cerita kita. So siapa yang nak dengar kisah seram dia, yang kena tunggu sampai habis. Okay, Bob, tadi kita sembang pasal macam mana hang kekal relevant, macam mana hang boleh maintain hang punya nama ni kan. Okay. Tapi aku nak tanya hang balik pada awal. Macam mana hang boleh start nak masuk Aswara ni? Macam mana? Apa sebab dia nak masuk Aswara ni sebenarnya? Okay, aku jawab dulu. Mungkin aku tertinggal tadi lah. Aku dalam industri ni aku mengamalkan tak lapuk dek keji, tak salah. Tak lekang dek panas. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Hujan, Macam mana? lagi hidup lagi ngeleban. Gitu bukan. Maknanya Hujan batu di negeri bang. begitu lain, itu lain. Dia lebih pada berakit-rakit dulu ke tepian. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Tak hidup dek puji, tak mati dek keji. Kalau kau tak nak kalau kau tak boleh terima kejian orang kecam, masa kau kena puji kau jangan bangga. Tu. Style tu. Ya. Macam tak kena Betul kan? Tak lekang dek panas, tak lapuk dek puji. Aku tak tahu ada kena tak. Tak apalah, boleh komen lah kat bawah Tak lekang. Tak apa. Kita biar orang komen. Yang penting jangan termakan dengan pujian. Orang pujilah kau macam mana. Sebab nanti bila seperti padi. jadilah seperti padi. Lagi puji. Kalau orang puji kau tolak kat Tuhan je. Sebab apa? Nanti besok kau kena kecam, kau tak rasa apa pasal kau tak makan pujian.
Tapi bersyukurlah tu je lah kan. So kalau orang puji, Bob lah awak ni pandai lah berlakon. Makcik Kau diam lah. Tak. Makcik minat lah Bob ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih, Alhamdulillah. Cik. Semua saya pinjam je makcik. Oh. Betul lah makcik. Makcik tak percaya? Tak adalah makcik tengok kan. Diam lah makcik. Okay, masuk suara. Okay, kenapa masuk suara? Tadi kan aku buat graphic design. So aku berhenti graphic design halfway. Aku rasa aku tak boleh berkarya dengan orang, untuk orang. Dan aku ada kejadian yang jadilah hidup aku lah. Aku putus cinta masa tu. Kita remaja, putus cinta ni macam gila-gilanya kan. Padahal tak ada apa pun. Kau ingat Tuhan kau lah. Macam ya Allah kenapa lah, aku sayang dia ni gitu lah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Bersatulah aku balik kena ya Allah. Masa tu Faham? padahal Allah kata bukan jodoh, kau relax lah. Tapi masa tu aku down. Faham? Down memang down Down lah. Cinta Dan aku tak belajar, aku tak kerja. Sampai mak ayah aku tengok macam apa nak jadi anak aku ni kat rumah ni kan. Aku duduk rumah baring, tidur, makan, tidur. Sebab Faham bercinta. Peras. Dia pergi kat lelaki lain apa? Allahualam. Biarlah, Allah yang penting dia bahagia. Aku pun dah bahagia. So case close. Macam tu. Tapi mak aku sampai tanya nak kerja ke nak belajar. Cakap tak tahu, aku tak tahu nak buat apa. Maksudnya aku tak jumpa lagi suara ni kan. Tapi cinta kepada seni tu masih tebal dalam diri aku. So sampailah member aku ni semua macam kau nak jadi apa ni? Memang aku tak ada tengok aku. Member kawan-kawan aku di section 14 PJ, shout out to them. Diorang banyak tolong aku. Kira brotherhood aku lah masa tu kan. And ada salah seorang member aku, bukan daripada geng-geng section 14 ni lah. Dia tahu aku kat rumah dah bertahun. Dah dekat setahun je tu lah. Aku tak kerja, tak belajar. Satu hari tu dia datang rumah aku pagi-pagi. Macam, bawa aku kat depan rumah kau. Kau keluar sekarang. Aku tak mana lagi, kau keluar. Aku keluar, dia bawa aku masuk kereta, dia bawa aku pergi LRT station. LRT station. Aku cakap, kau dah buat apa ni? Aku nak pergi breakfast. Dia cakap aku nak pergi breakfast. Dia bawa aku duduk kat LRT station tu. Duduk lah. Cakap, asal ni? Okay, kau tengok semua orang yang pergi kerja ni. Yang berlari-lari nak naik LRT, nak kerja LRT ni. Semua ni, kau ingat orang tak ada masalah? Macam mungkin ada lah. Semua ada Bob. Tapi diorang bangun pagi, pergi kerja, kejar LRT punya timing. Sebab apa nak masuk pukul 8 ni, diorang je. Kau seorang je dekat rumah. Gila tu. Kau seorang je yang kau rasa kau seorang ada masalah. Kau seorang je yang frust cerita. Apa diorang ni tak ada yang frust dengan bercerita ke? Yang ni tak ada masalah keluarga ke dan semua. Dekat pukul 7 tu pagi, aku kena sekolah kat LRT station. Faham. Dengan member aku. Cantik lain drama maksud. So benda tu menampar aku. Dia betul-betul tampar aku macam okay, that's it. Aku kena bangun dan aku kena do something lah. Aku nak pursue apa yang aku minat. Lepas tu balik aku lepak dengan kawan-kawan aku Section 14 PJ. Saya tanya aku, kau minat apa Bob? Aku tahu kau minat seni. Macam aku minat seni. Aku memang nak pursue dengan aku punya kerja seni lah. Tapi aku tak tahu apa. Seni ada banyak. Macam seni ada. Seni lukis, seni arca, seni ni, seni tu. Satu seni aku belum explore lagi, seni lakon. Seni pentas lah masa tu. Macam okay tak apa. Masa tu kita lepak depan Cyber Cafe. Masa tu zaman Cyber Cafe kan. Member aku ni, Didi ni, tak silap aku lah, Didi dengan seorang lagi lah. Dia masuk Cyber Cafe tu, dia Google Aswara. Masa tu ASK, Akademi Seni Kemasan. Dan dia print out ASK punya brochure ni, bawa kat aku. Nah, cuba kau try tengok college ni. Ada satu sekolah ni, dia memang sekolah seni lah, Akademi Seni Kemasan masa tu. Mungkin dia Google Bob suka seni, dia Google sekolah seni, Akademi Seni, dia jumpa Akademi Seni Kemasan, dia bagi aku, kau try lah masuk, apply. Masa tu ASK, Akademi Seni Kemasan, nak masuk dia kena audition. Kau nak jadi pelakon, kau nak masuk diploma, kau nak ambil diploma teater, kau nak belajar berlakon, kau kena pergi audition. Dia orang nak tengok kau boleh berlakon ke tak, kau ada basic tak, kau ada minat ke tak, baru kau lepas untuk masuk belajar kat situ. So sebab tu aku rasa zaman-zaman aku dulu yang masuk semua yang berkualiti lah. Pasal nak masuk pun susah masa tu. So aku tak pernah berlakon. Aku berlakon masa tu tunduk-tunduk, saya ini macam tu lah. Memang over lah. Kena sound. Kau dah lah pendek, berlakon pun tunduk-tunduk, tegak. Wah, ini gempak ni, aku nak masuk sini lah. Alhamdulillah aku dah dapat rezeki, aku lepas masuk. Dari situlah aku jumpa teater.
Aku jumpa teater ni dia ajar kau berfikir, dia ajar kau gali setiap benda kau kena persoalkan. Dari point titik A ke titik B kau nak bergerak dalam lakonan, kau kena ada sebab. Kenapa kau nak marah bapak kau pergi situ? Kenapa kau tak marah bapak kau dekat sini? So semua benda ni kena ada reason. Dalam hidup ni semua benda kena ada reason. Dan dalam hidup ni semua benda yang Allah buat ada reason dia. Tak ada sia-sia. Aku belajar semua ni dalam teater. So teater dah manusiakan aku. Semua benda aku question. Aku question lah. So dari situlah aku masuk Aswara dan aku jatuh cinta dengan teater. Dan tahun ketiga baru aku decide untuk ambil pengkhususan dalam lakonan. So aku memang nak jadi pelakon lah. Sampai macam tu. Sampai macam tu. Faham? So apa yang aku buat hari ni adalah benda yang aku usahakan 20 tahun lepas. Gila. Nak jadi pelakon lah. Sebab tu aku minat berlakon. Aku tak minat jadi artis pun. Aku tak minat jadi selebriti pun. Sebab tu sepanjang kerjaya aku ni aku tak buat benda-benda yang membuatkan nama aku naik. Macam tu, kau kena buat macam ni baru kau popular. Aku tak buat. Kau kena berlakon ni, aku buat. Berlakon aku buat. Untuk jadi benda-benda yang untuk menjadi menaikkan nama kau sebagai seorang artis, aku tak buat. Event, red carpet, aku elak. Tak tahu aku kat dalam event dah. Aku dengan Syirah sama. Dulu red carpet, kita orang elak. Aku time red carpet tu aku nak lalu. Aku tak. Aku best kan. Ambil gambar, posing. Faham. Aku akan elak. Tahu tak nampak pun Zahira dekat event ni. Ada kat dalam. Aku masuk pintu belakang masa tu lah. So masalah aku ialah aku ada low self esteem. Aku ada keyakinan diri yang sangat rendah. Aku ada situ. So red carpet tu satu nightmare untuk aku lah. Sebab banyak kamera, banyak audience, semua orang mata kat kau. Aku macam tu. Dulu aku lalu red carpet laju je. Macam tu. Slow. Kau tak boleh lalu red carpet, kena pelan. Pandang kamera ni, senyum ni, aku tak tahu. Kadang-kadang aku Syirah tak boleh lari. Organizer nampak je, Zahira, Syirah, tolong please lalu red carpet. Alah tak payahlah ni, please lah, tolong lah kan. Sekejap je. Lalu tapi laju. Orang mau nak dah hilang dah budak ni macam tu. So aku belajar sikit. So tapi lama-lama aku belajar lah macam kau tak boleh lari. Bila kau jadi seorang pelakon, kau tak boleh lari menjadi seorang artis. Kau tak boleh lari menjadi seorang selebriti. Cumanya kau pilihlah nak jadi seorang artis dan selebriti yang baik atau tidak. Macam tu. Sebab dulu memang kalau orang cakap mana ada pelakon tak nak popular. Ada aku. Akulah antara orang tu dulu lah. Tapi aku masa tu aku pegang macam kau berlakon je, populariti akan datang. Sebab populariti ni akan bunuh kau. Aku takut sangat populariti. Populariti akan jatuhkan kau, akan bunuh kau akan rasa suka kat diri kau sendiri. Kau akan rasa aku popular. Sebab Michael Eklan, seorang pelakon Hollywood ni, dia pernah cakap lepas tu kau target menang award pula. Dia cakap jangan approach acting ni sebagai satu competition. Never ever approach acting as a competition. You end up love yourself or you hate yourself. Kau menang award, kau akan rasa suka kat diri kau. Aku bagus, 4 orang ni kalah dengan aku. Kau kalah award, kau akan rasa teruknya aku ni, kenapa aku berlakon aku tak menang award. So acting bukan satu competition. Acting macam kau cakap tadi dah, rasa kau nak exhibit kau punya karya. Kau buta, kau nak penonton dekat rumah pun rasa sekali yang aku struggle-nya buta tu. Macam tu. Panjang pula cerita aku pasal acting ni kan. Tak apa, stress. Sebab ramai je orang kat luar sana nak berlakon kan. Yang bila dia dengar daripada awal ni kan. So tapi kalau orang cakap dengan aku macam dulu ada cakap mana ada, contoh aku banyak kali tercalon FFM Top 5. Top 5 banyak kali, menang jarang. Tapi setiap kali aku tercalon tu, semua yang calon tu semua power lah. Aku diorang akan cakap mana ada calon tak nak menang. Ada aku. Kalau aku menang, aku akan rasa macam ya Allah, kenapa boleh tak bagi orang lain menang. Aku akan rasa macam aku takut lah. Faham. Dulu aku takut sangat populariti bunuh aku. Sampailah aku dah dapat jumpa base aku, tapak aku betul-betul. Then okey lah, baru sekarang kot. Baru Allah bagi sekarang kot. Aku betul ada mentality macam sebab aku waktu tersalah FFM tu, aku dah ada video apa babe, standby babe. Okey lah tu. Dapat vlog daripada rumah. Zaman sekarang dapat vlog daripada rumah. Okey, nak pergi nak ambil pedal ni. Lepas tu tak menang, tak ada lah vlog tu. Kau sorang lah tengok. Tapi kau bayar tak juga tu. Bang, memang saya bang. Mana aku menang? Kalau aku menang kau bayar lah. Dia rasa Tapi zaman sekarang kena tu. Kita
aku kesian dekat orang-orang yang zaman sekarang lah. Kita tak nak macam budak baru zaman sekarang kan. Bukan tugas orang untuk buat konten. Diorang pelakon. Bukan tugas orang untuk bagi IG diorang cantik. Tapi zaman sekarang menuntut benda tu. Sebab producer, station, diorang akan tengok followers kau. Nak bagi Safwan. Safwan berapa followers dia? Tengok IG dia sikit. So in order untuk engkau mendapat tempat, dipilih belum lagi, untuk mendapat tempat untuk membuat nama dalam industri, kau kena upkan kau punya social media. So kesian juga, bukan tugas kita tapi kita terpaksa buat sekarang. Zaman sekarang ni. Zaman sekarang. So yang Hang cakap tadi yang putus cinta tu disebabkan tu lah Hang start Aswara. Alhamdulillah aku terima kasih pada ex aku. Terima kasih kepada ex Bob sebabkan dia down macam tu. Ada Saya masuk Aswara dan saya bawa jumpa PRT. Ayat tu style tu. Ayat member Hang tu aku rasa sangat boleh pakai tu. Kalau hampa rasa tengah tak buat apa sekarang ni, tengah down sekarang ni, hampilah session LRT Sri Rampai ke, tengoklah LRT Ampang kan, tak kisahlah LRT mana yang ada. Hang tengok keadaan time tu. Betul benda tu betul. Hang kalau PRT Hang akan tengok semua orang busy apa kan. kalang kabut kat luar ni. Semua orang kelang kabut kan. Kan. Tapi dia ada masalah. Semua ada masalah. Tapi pukul 8 dia masuk office. Yes. Pukul 9 dia ni, pukul 5 dia balik. Kalau tengok Cina jalan, Cina dengan Melayu jalan, ada beza weh. Macam mana? Cina kalau pergi kerja dia laju. Dia laju. Malaysia, orang Melayu pun laju. Tapi yang pasal Cina dia laju dia lain macam. Timing management tu. Timing management lah. Kau pergi Jepun, kau dah pergi Jepun kan? Kau tengok orang Jepun macam mana? Berlari semua kat LRT. Asal kelang kabut sangat kan? Diorang punya mindset, kalau pagi tu diorang keluar rumah, aku nak naik train pukul 9. Pukul 9 diorang akan usaha sedaya upaya untuk dapat train pukul 9. Padahal 9-10 minit mungkin ada train baru. Aku time tu silap pergi Japan. Time tu time orang kerja semua kan. Aku turun kereta. Time tu tak ada lift ke apa, dengan stroller semua kan. Tu aku tengok belakang. Tu dia sangkut ni. Ramai dah sangkut ni. Sangkut lah sebab aku punya stroller bawa anak. Pasal diorang laju. Sangkut habis semua. Lepas aku turun stroller tu, dia lari tu. Maksud aku serba salah. Ya Allah, ada kau punca ni. Dia main lambat ni semua. Padahal kadang-kadang yang berlari tu bukan nak masuk office pun. Nak pergi beli kasut Nike. Tapi dia dah plan daripada rumah. Pukul 5 aku nak kena naik train ni. Pukul 5 dia naik. So first time aku sampai Jepun, aku culture shock. Kenapa aku seorang je lambat dekat sini? Yang lain semua berlari. Tapi time management, aku rasa itu. Dan kita sepatutnya ikut benda tu. Orang Islam sepatutnya mengikuti, menepati masa kan. Diorang ada akhlak orang Islam. Kita orang Islam ni tak ada benda tu. Aku pun sampai lambat tu 10 minit. Saya cubalah menepati masa. Okay, satu lagi aku nak tanya hang pasal Juvana. Sebab satu fenomena dulu Juvana kan. Apa yang hang tahu pasal sekolah Juvana ni? Apa ada fun fact sikit tak pasal Juvana ni? Faham lakon Juvana ni kan. Juvana ni kita tahu dia adalah satu tempat pesalah di bawah umur. Okay. Bukan semua orang yang dalam Juvana tu purposely buat jenayah. Ada yang tak sengaja. Remaja, rasional diorang berfikir tu mungkin kurang daripada kita sikit lah, adults kan. Aku ada jumpa budak Juvana yang baik. Walaupun kita orang launching dalam Henegeni Juvana. Aku jumpa lah launching kat Henegeni. Henegeni. Kita masuk. Bila habis tu macam aku dengan Berom Palari masa tu nak jumpa warden. Tuan boleh tak saya nak salam budak-budak ni? Pasal diorang excited. Kita masuk sekolah diorang buat launching, cerita pasal Juvana. So dia macam warden tu macam boleh lah kalau okey lah kan. Kita orang okey je tapi tak tahu lah, takut pelakon tak okey. So kita orang salam lah. Salam. Aku jumpa lah satu budak ni yang, tapi yang buat aku tersentuh masa tu aku ada cerita Merah Putih baru kan. Dia salam aku, bang saya tengok cerita bang Merah Putih. Aku tu macam Merah Putih ni baru lagi, maknanya kau baru masuk ni. Ya Allah. Dia baru je masuk budak ni. So ada yang macam panggil aku abang, tapi tattoo dia penuh. Dari sini, tattoo dia sampai sini. Tapi aku rasa dia bukan Melayu kot. Mungkin bangsa lain. Badan dia, budak ni, tough, tattoo dari sini sampai sini. Salam aku, cium tangan aku, panggil aku abang. Aku yang patut cium tangan kau ni. Terbalik ni kan. Tapi dah baik. Lepas tu aku tanyalah, hantar yang kenapa masuk sini semua? Aku tanya warden. Apa kes yang paling teruk? Dia tak tunjuk siapa lah. Dia kena protect student dalam tu juga kan. Ada satu ni dia rogol
bakar, rogol, bunuh, bakar seorang nenek. What? Bakar, Bakar, bunuh, rogol. Dia naik motor. Rogol, bunuh, bakar. Nenek. Bukan nenek dia lah, seorang tu orang tua lah. Nenek bai. Ya Allah, nenek weh. Dia naik motor nak balik rumah. So nenek ni tahan dia. So dia naik. Nenek tu naik belakang lah. Mungkin lah nenek tu terpegang ke apa, sap nak suruh dia naik. Kat tepi semak. Kat situ jadi. So dia kena tahan lah. Dia kena tangkap. So kadang-kadang macam kita lah kot, budak-budak ni kadang-kadang mungkin pengaruh kawan, salah ni didikat kan, kesian kan. Kesian nenek tu. Aku dengar pun kesian. Aku macam memanglah dia itu satu jenayah tu. Dia orang wajak jahat tu. Sebab itulah aku rasa adanya Juwana ni untuk memulihkan balik. Itu yang paling teruk lah. Yang paling ringan ada. Cik motor. Alah, tak baloi lah cik motor. Tak baloi. Lepas tu masa kita buat shoot Juwana tu, kita orang punya handy kot. Ex ni Juwana. Ya. Tapi dia diam je dekat set. Dia Ya. tengok je kita lakukan kan. Dah hari ke berapa, dah dekat sebulan lebih macam bang. Sama lah macam saya punya tempat ni. Sikit-sikit lah. Kau sekolah mana? Saya Juwana bang. No. Kau Juwana. Kau dia macam mana? Selama ni kau diam je. Macam yelah sini. Dia masuk sebab apa? Tak cerita lah. Apa lah, bergaduh ke sama juga. Tapi dia baik weh. So aku borak dengan dia. Tapi dari situ aku dapat yang kadang-kadang kau tak sengaja. Budak-budak ni yelah remaja yang tak boleh berfikir secara waras lagi. Dia tak sengaja. Dan dia orang tersilap langkah. Kebanyakannya tersilap langkah. Kan? Dan jadilah macam tu. Ada yang macam DM hang ke apa? Masa tu ramai. Terima kasih bang buat cerita macam ni. Saya bekas pelajar ni dan sekarang alhamdulillah saya dah ada kerja. Saya dah mula cek kerja ni semua. Yang orang tak nampak. Yang inspirasi cerita baik-baik ni semua yang kita orang dapat lah. Tapi yang orang luar nampak, ni nak mengajar jadi teruk ni. Ini nak mengajar budak-budak jadi gangster. Tapi yang kita orang dapat di NDM ni semua yang baik-baik ni. Yang memang yang dah go through real life experience. Saya bekas pelajar ni bang. Saya dah okey sekarang alhamdulillah. Saya dah ada kerja. Sekarang ni saya tengah nak sambung degree. Okey. Faham. Hang rasa kalau budak sekolah hang yang dulu tu hang cakap yang 5 orang tak kalau masuk sekolah macam mana jadi apa? Dia pun jadi king ke? Tapi diorang pandai. Aku tak tahu lah kalau di mana mungkin diorang king kot. Tak tahu. Dia masih king. Kan dia pun jadi balaci je. Tak diorang king. Diorang relax. Tapi diorang masuk datang bergerak lah. UTK. Ini tindakan khas. Bukan UTK polis, ini tindakan khas sekolah tu lah masa tu. Yes. Alright Bob, kita masuk kisah seram. Sorry guys sangat kalau hampa menunggu kisah seram daripada tadi. Sebab hampa kena faham, podcast aku ni bukan senang nak dapat Zahir Azim. So sambil seram kita kena dengar juga kisah-kisah daripada Bob sendiri. Sebab aku rasa satu opportunity yang aku takkan dapat dah benda ni kan. Kalau dia tak cerita benda ni, aku takkan tahu pasal sejarah hidup dia. So aku rasa perlu ada benda ni. Baik, so kalau hampa nak dengar seram semata-mata all the way, hampa boleh tengok part seram yang mana. Sebab macam aku cakap, seram ni luas. Macam-macam benda kita boleh masuk as seram. Okay Bob, ni kita masuk seram terakhir lah. Yang satu lagi, aku suka ayat-ayat hang daripada awal. Sebab sekarang ni dah ramai yang cakap, Safwan, sekarang ni kenapa artis je? Memang artis ni pandai buat cerita ke? Kisah hantu. Memang artis ni je ke yang jumpa hantu? Ramai yang persoal aku benda tu. Artis je ke Safwan? Safwan artis je ke sekarang ni kan? Artis ni ada kelebihan boleh dapat hantu ke? Artis ni kelebihan tu. Apa kena faham? Artis, pelakon lah. Kita ambil pelakon lah. Sebab mostly, aku rasa 80% podcast aku pelakon. Pelakon ni dia involve banyak location. Dia main banyak location tempat-tempat yang tak biasa pergi. Kalau hang jadi seorang pelakon pun hang faham kenapa dia expose dia terlebih. Kalau aku nak ambil pekerjaan yang contoh orang kerja office 95, mungkin hari-hari dia kat situ je. And dia tempat nak exposure ke arah seram tu mungkin tak banyak. And that's why aku memilih artis. And untuk aku memilih kerja-kerja yang special macam apa nak ni, tak semua aku diberi kelebihan tu. Tak ramai yang email aku yang
career tu. So apa kena faham kenapa aku pilih artis. Sebab memang ada banyak cerita. Faham tak? Kadang-kadang sekarang orang dah start macam cakap Safwan, kenapa artis lagi? Bila nak panggil orang biasa? Bukan orang biasa. Bila nak panggil doktor? Pemandi jenazah contoh. Ush, pemandi jenazah Bila nak panggil orang yang jaga tali gantung, yang handle tali gantung saja. Dia pun tapi tak sesenang tu kan untuk aku dapatkan. So kalau hampa ada kira yang menarik macam biasa boleh email ke sembangsevam@gmail.com. Alright. Okay Bob, kita nak masuk ke salam terakhir. So nak cerita apa kat kami semua? Okay, aku pick up balik yang kau cakap tadi, kenapa orang kata artis ni ada kelebihan tengok hantu ke. Betul lah apa yang kau cakap tu kan. Macam kita banyak masuk ke tempat-tempat yang orang lain tak masuk. Kita banyak pergi ke tempat-tempat yang mungkin tempat tu keras. Sebab aku teringat masa aku shoot satu filem ni, kita shoot dalam dia dalam hutan. Kau masuk hutan tu, tiba-tiba dalam hutan tu ada tasik. Dan keliling tasik tu pokok dia semua renek-renek. So bila kita borak orang kampung tanya, korang shoot kat mana? Kita orang shoot dalam tasik ni, dalam hutan ni kan. Orang betapa je pergi kat situ. So tak, orang biasa tak, satu location tu orang biasa takkan masuk kat situ. Tapi kita, kru, artis, pelakon masuk situ. So mungkin itulah kot experience yang kita dapat kan. So kita jumpa lah budak kecil. Dia datang dengan joran pendek. Masa tu prop tengah set up satu pondok kat tasik tu. Budak kecil dia datang. Ni aku rasa Amira Fendi pun pernah cerita. Masa tu aku shoot dengan dia. So budak rumah tu tak siap lagi. Budak tu datang, dia dengan joran pendek, dia duduk tengah-tengah rumah tu. Dia tengok, cantik lah rumah ni, dah siap nanti jangan buka saya nak. Budak dapat tengah bertukang ni anak orang kampung sini kot. Biarlah. Tapi apa pasal dia cakap rumah dia cantik, rumah tak siap lagi. Macam okey lah, tak apa. So dia berkawan dengan 3 orang tau budak ni. So kita yang 3 orang budak ni kita selalu jumpa lah. Yang dia ni jangan-jangan jumpa. Tapi setiap kali kita masuk kat kawasan tu, budak ni ada. So Amirul ke siapa tah, pernah budak prop ke nampak dia macam okey lah bang, saya balik dulu. Tapi dia berjalan ke arah tasik tu, lepas tu dia hilang. Dan kita orang punya salah seorang pada kru pernah muntah darah. Dia jumpa benda dalam hutan tu dan dia ambil benda tu. Macam cawan ke apa tak, macam ada klasik kan. Orang tanya lah, kenapa? Mana kau jumpa ni? Tadi lah tempat kita shoot tu, aku ambil lah kan. Dia pulang balik, tak macam tu. Dia muntah darah depan aku mencangkung darah. Gila tu. So ni lah benda-benda ni. Masa tu kita orang shoot cerita apa, bunuhan ke tak. So benda macam ni yang kita selalu jumpa. So balik pada suara tadi, bukanlah benda ni jadi kat suara, tapi pengalaman aku masa involve dengan benda-benda yang tradisional macam ni kan. Kita tahu benda-benda ni, kadang benda ni usia dia dah lama. Alat muzik instrumen ni, cerita-cerita yang sini-sini aku cerita, yang pernah dengar yang aku cerita, main gamelan malam nak praktis tu, tiba-tiba ada bunyi lain sambut dan dia orang tak boleh berhenti. Dia kena habiskan lagu tu semua. Kita orang tengah rehearsal dekat atas, kita orang buat teater kat atas. Tiba-tiba dengar bunyi gong, bunyi gendang. Turun bawah, bilik tu berkunci, gelap. Orang dah balik dah, tak ada orang pun dalam tu. Tapi tadi bunyi apa? Bunyi dia bukan bunyi macam geng macam tu, memang ada lagu. So kita dah biasa dengan benda-benda macam ni lah kan. Dan setiap kali ada macam, ada sekali tu kita ada satu show persembahan. So masa zaman aku dulu, persembahan Mak Yong ni dia ada session buka panggung lah, dipanggil kan. Kalau macam kita orang Islam ni, kita akan berdoa untuk buka panggung sebelum start show tu. Dan dia juga ada macam tarian rebab, dan dia ada macam pulut kuning, telur macam tu lah. Aku tak tahu sekarang ni masih lagi diamalkan atau tak, tapi aku pernah go through benda tu. So bila kita dah buat upacara tu, break maghrib, performer semua pergi solat, tukar baju, dan member aku Cina, dia nak pergi makan. So dulang yang ada pulut kuning dengan ayam dengan telur tu semua dia akan letak dekat sebelah
dekat kawasan musician yang jari akan ketak ketuk degeng gitu lah. So letak situ. So dia pun lalu kan. Dia lalu dia dengar bunyi krek krek. Saya kira cari bunyi apa tu. Dia tengok kat dulang tu, dia nampak telur ayam tu macam ada orang tengah kopek. Ui. Sekarang dia tengok tu. Tapi tak ada siapa kopek pun. Dia tak kopek. Kopek sendiri. Dia kopek sendiri. Ush. Tapi member aku tu Chinese lah. So dia tengok macam dia lari. Pasal kita orang, Weh asal ada orang makan telur. Siapa? Tu tadi tu yang kita buat tu ada telur dia terkopek kan. Kau ni je betul kan? Dah buat tak tahu lah. Kita semua nak pergi makan, pergi dinner, pergi maghrib semua kan. Tapi dia nampak dia cerita. Dan bila kita pergi tengok dulang tu, memang telur tu dah separuh dah terkopek dah. So member aku tu bukan cerita sembang lah. Ini sembang seram kan. Dia tak sembang. Memang telur tu dah terbuka Siapa nak pergi buka telur tu? Tak ada orang kan makan telur tu. Dah tahu telur tu digunakan untuk ni kan. So benda-benda macam ni yang kita orang, yang aku pernah experience lah dekat Sora. Kadang kita orang set up lampu tengah-tengah malam, lampu jatuh keremang. So setiap kali, sebab tu aku punya perangai cak aku nampak macam ni, aku macam ni dah lama ke benda ni? Berapa tahun dia? Usia dia macam tu. So aku dah pernah experience benda macam ni. Yes. Jangan risau lah, tempat-tempat kami punya ni memang selamat kan. Yang terbaru. Semua terbaru. Semua dah baru-baru kan. Mana? Oh, ni lama. Macam tu lama. Aku tak tahu lah. Ada orang kata kalau benda lama ni, dia ada benda yang jaga dia. Cuba angkat telefon ni. Aku angkat. Lama. Baru-baru. Ada bunyi. Dia kalau bunyi sendiri malam-malam macam mana? Betul tak? Dia beli ni aku macam tak betul handphone ni beli macam ni kan. Sebab aku ada Hampa dia member letak kat rumah macam ni, bunyi macam ni. tak. Tak bunyi. Aku takkan lah. Rumah aku memang takkan ada muka. Ya, frame family aku memang takkan gantung muka. Binatang muka aku takkan gantung. Oh, so muka hang dengan menawak semua tak ada? Tak ada. Kat rumah. Sebab aku pernah dengar cerita, member aku bercerita kat aku, dia nak pergi berubat. So rumah dia kena gangguan macam tu lah. Ustaz tu tanya, dalam rumah ada barang-barang lama tak? Dan rumah dia ada macam mesin pengisar kopi yang lama. So ustaz tu suruh bawa keluar. Jangan letak lah ni barang lama kan, bawa keluar. Dia kata takut benda tu dekat barang tu. Aku tak tahu sejauh mana kebenaran tu lah. Tapi jam ni nampak gaya dia macam tu lah. Jam ni kami terpaksa tutup. Kalau kami pasang bateri, kalau kami tak buka kunci dia akan bunyi guys. Tak apa, mungkin episod depan kita try buka, bagi dia asal bunyi. Dung 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 dung. Kergong. Baik Bob. Okay, macam biasa Bob, last segmen kita. Pengalaman paling pahit, paling sedih dalam hidup hang yang sudi nak share dengan kami semua. Aku tak kalau kata sedih kematian tu aku tak pernah experience lagi lah benda-benda macam ni kan. Tapi pernah lah, there's one time aku dikecam teruk. Seluruh keluarga aku, Syira, anak Ki pun sampai orang doakan matilah satu family. Masa tu COVID. COVID baru start dekat dunia. Dia start kat China. So Malaysia tak masuk lagi. Mungkin ada lah 1-2 kes yang tak diwartakan oleh kerajaan lagi masa tu lah. So dekat China. So aku pergi Japan, pergi berziarah kakak aku. Kakak aku dia duduk sana. So kita pergi rumah dia, kita tinggal kat rumah dia. So sewaktu kita orang kat Japan tu, COVID punya berita ni dah start merebak sikit-sikit lah ke negara ni, ke negara tu. Tapi kita orang still ambil langkah berjaga-jaga. So pergi mana-mana pakai mask, walaupun tak disuruh pakai mask. Waktu tu belum lagi yang kita kena pakai mask, COVID tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi dekat Japan, culture dia orang memang dia orang suka pakai mask. Betul. So kita memang pakai mask kan. So and bila bincang-bincang dengan family aku, Syira pula jenis yang kalau dia dengar benda macam ni, kalau boleh elak kita elak. So instead of kita pergi tempat yang bayangkanlah kita dah spend duit pergi Jepun, nak contoh macam nak pergi Disneyland, tapi kita terpaksa batalkan plan tu, nak bagi anak seronok ni, nak bagi anak enjoy, sebab kita takut benda tu sampai kat Jepun pula. Kan. So kita buat inisiatif sendiri lah.
Padahal dekat tu masa tu Jepun belum lagi kecoh dengan COVID kan. Tapi kita punya inisiatif sendiri untuk tak pergi tempat-tempat yang ni. Aku duduk kat rumah kakak aku je. So kita orang balik, masa kita orang balik tu kecoh macam AirAsia keluarkan tiket murah RM400 untuk pergi ke mana-mana macam tu lah. Masa tu kita on the way balik macam tu. So bila dah balik Malaysia, barulah government bagi tahu menyarankan untuk tidak keluar negara. Baru start. Okay, kalau boleh rakyat Malaysia jangan keluar negara, stay dulu dalam negara. Kita dah balik umrah. Dan masa tu aku streaming, aku main game. Aku streamer kan. Dan aku dah stream live seminggu dekat Facebook masa tu. Dan audience dah nampak aku dah borak. So aku punya crowd gaming aku dah tahu dah aku dah balik dah. Sebab aku buat live ni dengan dorang seminggu. So biasalah kadang-kadang macam kita bila kita holiday, kita tak ada time nak pilih gambar, nak post, nak edit ni semua kan. Kita enjoy dulu moment tu and enjoy. So aku dengan Syira macam enjoy. So bila dah balik Malaysia dah seminggu, dah unpack luggage, dah settle down kat rumah, dah kemas-kemas, barulah Syira, wife aku, pilih-pilih gambar dan dia post. Waktu dia post tu, kita dah disarankan untuk tidak keluar negara. Tapi bila dia post tu, orang ingat kita orang kat Jepun. Orang dah start marah, kenapa pergi Jepun lagi? Dah kata jangan keluar negara ni semua. Lepas tu Syira cakap lah, tak, kita orang dah dekat Malaysia, cuma dekat sana kita mengambil langkah berjaga-jaga lah, sanitizer, bla 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 semua. And then ada satu portal ni, dia pick up story Syira dan dia buat satu story. Bila dah masuk portal ni, datanglah toxic ni semua. Masa tu aku kena kecam, the whole family teruk. Ni degil artis tak nak dengar cakap kan, menyusahkan orang, nak bunuh orang Malaysia ni semua. Baik mati je satu family kan, dengan anak-anak dia yang kecil ni patut mati je dekat Jepun, biar jangan bagi dia balik. Ini mesti pasal Asia bagi tiket murah lah ni nak bagi. Aku dah seminggu dah kat Malaysia ni. Tapi aku diam. Aku cakap Syira, kita tak payah jawab, kita biar je. Lagi kita jawab lagi banyak orang akan kecam kan. Tapi kalau kau baca komen tu sangat harsh lah. Memang teruk gila babi, yang sampai aku yang jenis yang baca komen pun aku macam biasa je, ni aku boleh terdiam. Cakap, ya Allah, astaghfirullahaladzim, teruknya komen korang ni kan. Macam-macam makian yang memang nak kita orang mati, belok mati pasal COVID ni semua. Kakak aku baca dekat Japan, call aku nangis-nangis. Bawa akak minta maaf, pasal akak ke bawa kena kecam ni semua. Aku cakap tak apa, ni benda biasa. Biasalah, yang penting kita tak buat apa yang kerajaan tak bagi buat. Kak Ajah pun tahu kan, kita orang dah balik Malaysia dah seminggu dah ni kan. Baru government kata jangan keluar ni kan. Dan kita orang buat saringan sendiri. Okay, clear masa tu. Tapi kita orang kena blame kau-kau macam kita orang pembawa COVID masa tu. Down gila. Waktu masuk, kau bayangkan dah masuk satu portal, dia akan merebak ke portal ni. Portal ni masa banyak gila komen-komen yang memang nak, yang kecam aku dengan family dengan bahasa-bahasa yang memang kau baca macam teruk lah, teruk gila. Sakit. Dan aku paling sakit bila diorang kecam anak aku, yang dia nak anak aku mati. Baik budak tu, baik dia mati kena COVID. Dengan komen. Tu yang terus macam kakak aku nangis-nangis. Minta maaf kat aku. Salah kakak ke yang, sebab kakak aku rindu mak aku, rindu mak bapak aku. So and benda ni before COVID. Dia pun ni memang kadang-kadang dia nak hantar, dia tak fikir apa dah. Apa nak cakap-cakap lah. Aku kalau benda-benda kena kecam benda-benda aku, pasal aku okey. Nabi bila melibatkan family, anak aku, mak ayah aku rasa aku down lah. Sebab aku cakap aku down, tapi aku cuba macam cakap dengan Syira tak apalah. InsyaAllah kalau kita banyak sabar, Allah akan tolong kita. Kadang-kadang niat dia pun ni memang nak bagi kita down. Memang nak bagi down. Sebab tu dia pemain benda-benda yang lemah. Dia pemain family, dia pemain mak pak, dia pemain anak. Sebab aku pun dah selalu kenal kan. Pertama buat podcast ni kan. Dia pun macam tahu lah target dia kat mana. Faham tak? Target anak? Main anak, main mak ya, mak dia makan apa semua. Faham tak? Benda-benda macam tu. Dia pun tahu kelemahan kita kan. Dia pun ambil kesempatan kat situ. Dan aku ada bukti yang, sebab aku live main game seminggu. So aku punya crowd gaming tu, diorang komen kat aku, bang, nak tak kita orang tolong backup abang? Pasal kita orang saksi ni, abang dah live seminggu dalam bilik abang, yang kita nampak abang bercakap dalam bilik abang.
Dan memang kita orang tahu abang dah balik sini dah seminggu dah pun. Nak tak kita ambil kat aku cakap tak apa. Waktu Biarlah. COVID tu memang berlakon semua tak ada, hang terkesan tak? Ke hang macam okey ya? Aku alhamdulillah aku buat live stream masa tu lah. Oh ya. So aku stream untuk Facebook dan aku dapatlah sikit income kat situ. Tapi terkesan juga lah pasal kita tak boleh syuting. Berapa sangat je yang kita dapat untuk tanggung family. Tapi sebabkan aku bertiga je, family aku kecil. So 3 je lah perut nak kena bagi makan ni. Alhamdulillah okey. Mungkin sebab aku sabar tu, Allah bantu aku masa tu. Baik Bob. Mungkin aku. Baik Bob. Terima kasih banyak Bob. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak main podcast aku. Hang ada kata-kata terakhir tak untuk geng yang Sembang Seram, untuk hang punya fan-fan. Oh, Amai ni fan hang ni. Bob tengok ni. aku nak cakap apa? Semoga anda berjumpa dengan kisah seram anda. Apa-apa pun, terima kasih banyak untuk support. Kerana support Sembang Seram. Finally saya sampai juga dekat set Sembang Seram ni. Safwan ni ajak dah lama dah. Dah lama dah dia ajak. Daripada Malbat tu. Daripada Malbat ajak. Tapi saya tak tahu cakap Safwan. Cerita aku tak tahulah seram ke tak kan. Tapi cakap tak apa. Datang je. Kita tak ada seram, kita buat borak macam biasa. Tapi cakap adalah sikit-sikit benda yang saya pernah experience. So thank you so much. Teruskan support Sembang Seram and teruskan support kerjaya saya. Selagi saya mampu untuk terus berkarya, saya akan berkarya insyaAllah. Yes, mantap Bob. Bob, hang bagi satu nama untuk aku panggil ke next Sembang Seram guys. Guys Sembang Seram depan ni, bagi satu nama. Betul Kushairi. Betul Kushairi ya. Betul Kushairi tu kena pakai kabel Bob, sebab Bob memang kawan baik dia. Sebab aku memang tak pernah shoot dengan Abang Betul Perempuan. Jadi connection tu. Azana ni pernah panggil? Azani dah. Dah sampai dah. Sampai. Oh okey. Azani dah. Betul Kushairi tu macam bit susah, mungkin boleh pakai kabel. Doa lebih sikit. Alright Bob, kami tim sama-sama kat sini ucap selamat maju jaya. Teruskan lakonan yang mantap hang, teruskan dengan hang punya, bila hang cerita pasal hang punya daripada dulu minat seni, perjalanan hang bukannya senang macam ni, susah macam ni, buat kami lagi appreciate lah kejayaan hang, lakonan hang. Teruskan menghina kami orang Malaysia, aku sebagai netizen, aku sebagai layan kaki drama Melayu ni juga. Memang kalau boleh nak hang berlakon lagi, tak jemu. Orang cakap tengok hang ni tak jemu. Tak puas. Faham tak? Cerita ni habis nak tengok lagi hang, nak tengok lagi. Tapi kadang-kadang aku dah rasa jemu tu. Kadang-kadang aku dah rasa. Hang jemu sebab hang dah syuting hari. Ya. Kami ni, hang tanya kami ni. Ada je orang macam tak habis muka dia. Dah lah tua, muka dah londeh. Kepada saudara yang cakap tu, nanti saya ketatkan muka saya. Okay, kita jumpa lagi di episode insyaAllah. Thank you so much yang layan episode ni tanpa skip. I love you guys so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.